kan. Ya. Alright. Alah, yang atas tu lain pula. Oh, yang tu, yang kuning tu. Itu bukan dekat ni ke? Apa banner? Banner kena tutup tu. Okay. Uish. Kenapa tu? Setting lighting okey. Tukar ayat atas tu. Setting lighting. Strategi, Okey. letup cancers. Strategi kembangkan Dekat bisnes. stiker tu. Tekan stiker tu. Stiker ni stiker. Bukan. Mana kuning tu? Mana kuning. Mana kuning ha. Aku ubahlah tu padam. Okay. Alright, bismillah. Test 1 2 3. Test 1 2 3. Okay. InsyaAllah semua okey, semua okey. Okay. Strategi letup cancel. Okay. Putih kot. Okay. Oh, nampak mata AB kat depan tu. Okay, kita tengah ada apa pengurusan teknikal sikit. So Ni tiba-tiba podcast ni dia datang ya. idea 10 minit aku rasa ni. Ya betul. Kita tak apa Last minute ni. Kita walaupun last tu kan, tapi kita buat lebih baik lah. Kan? Macam tu kan? Macam memang ada gaya. Ada gaya. Tu tekan bawah tu Ibi. Yang bawah tu. Ya betul. Itu dah. Pergi tak? Cuba alihkan, boleh tak alihkan dia? Dah start. Dah. Ya. Jangan tu dia buang. Cuba kecilkan dulu. Kecilkan. Okay. Right. Okay, yang mana buang masuk tu minta tolong stay dulu kan. Kalau belum follow kita di Amani Academy ya. Sebab kita hari ni kita nak jalankan podcast macam tu. Ada apa hari ni? Ya, hari ni kita nak kita podcast lah. Podcast kan? lah. Panel jangan cakap apa-apa jam. Panel belum lagi ke? Panel belum tak lagi. biasa ke? Sorry. Alright. Okay, yang mana yang bawa masuk tu? Assalamualaikum. Selamat petang. Yang mana yang belum orang kata belum lunch lagi tu, korang better lunch lah. Kan? Better lunch lah sebabnya kita tak baik tinggalkan perut kita kosong macam tu. Betul. Kan? Jangan kau buang kenapa? Kenapa kamu buang ya? Hilang terus. Hilang terus tu. Okay. Aku rasa cuba pakai yang minta tolong Rena. Ya. Pakai yang kecil sikit belah tepi je. Yang Betul. panjang tu. Rena, tolong carikan stiker yang kat tepi Rena. Tak nak stiker panjang tu. Okey. Mengganggu ke? Mengganggu ke? Tak Ya. apa. Kita awal-awal ni kita faham lah ada masalah teknikal sikit macam tu. Hai, assalamualaikum. Bukan stiker tu, stiker dekat. Okey, kita ada yang tengah ada perbincangan sikit tu, kita ambil masa sekejap ya. Hari ni kita lain sikit sebabnya kita buat live ni tak ada beg kuning ya. Stiker yang ke bawah lah kan, jangan yang ke depan. Ya. Strategi letup cancers. Ya. Yang tu dia memanjang kan? Dia ke bawah ada tak? Oh tak ada Tengok masalah ni panjang betul, dia habis penuh tadi. Tak apa, cuba. Okey, kita ambil masa sekejap ya. Biasalah benda yang first time macam ni. Kita apa orang cakap tu aku faham. Ya betul. Faham? Faham. Yelah biasalah kita kadang-kadang kita nak nge-adjust kasih baik kan. Pertama kali kan. Faham macam tu. Okey. Okay, yang mana baru masuk tu stay dulu tengok ragam-ragam kita apa yang kita tengah buat ni. Kita tengok ragam-ragam tim-tim Amani Academy apa yang diorang tengah buat ni. Okey. Ya macam tu. Okey. Alright. Tekan beg kuning aja ya? Belum. Tak, hari ni kita live lain sikit. Oh, live lain. Kita live lain sikit sebabnya hari ini kita live, kita tak ada beg kuning langsung. So, esok lah saya datang maksudnya? Tak, hari ni. Hari ni pun datang juga. Hari ni kita ada perbincangan, nampak ni? Hari esok ni, lain. Hari ni kita je live kan. Mood dia mood podcast macam tu. So, hari ni datang, esok pun datang lah. Esok pun datang. Okey. Esok ada apa? Esok ada apa? Besok ada apa? Okey, besok kita ada kempen. Yang kita nak semua business owner join. Kan? So mana-mana business owner yang berkelapangan ya. Kan? Tapi jangan rasa lapang sangatlah. Tapi join je. Join je kita besok sebabnya besok tu kalau korang tak join tu memang satu benda kerugian sangat amat-amat lah.
So kenapa, macam mana cara nak join ni? So siapa pula host aku sini? Ya, tanya bagus. Tanya bagus sebab aku memang nak join esok. Oh ya, nak join. Cuma aku tak nak terlepas esok kita punya dengar cerita ada live event. Okey. Yang mana ada solusi untuk selamatkan bisnes. Betul. Jadi macam mana nak register supaya aku tak terlepas promo-promo yang ada nanti? Dia macam ni lah kan. Okey, pergi dekat profile Amani Academy. Okey, korang tengok dekat posting mana yang kita tengah sembang pasal besok ni. Kan, korang register. Tak perlu masukkan detail korang pun, tak apa. Korang jangan risau. Kita takkan minta detail-detail korang tu. Korang just tekan button register sahaja. InsyaAllah. Nanti kan untuk besok punya program tu. Okey? Jangan segan-segan. Follow je. Register sahaja. Okey? Tak perlukan korang punya maklumat detail tu, tak perlu. Kan? Korang just tekan register saja supaya besok kita ramai-ramai boleh join. Kan? Kat kempen tu besok. Kan? Strategi untuk Tak ada. Esok tak ada strategi dah. Tak ada strategi esok dah. lebih kepada solusi macam mana kita selamatkan kita punya bisnes. Iyalah, betul. Lagi-lagi sekarang ni kita tengah ada live Madness 8 hari bulan 8. Tapi sebelum 8 hari bulan 8, 6 hari bulan 8 ni kita dah open dah. Kita dah open dah. Khas untuk student-student Amani semua. Maksudnya kita awal 2 hari lah ni. Betul. Okay, so kita awal 2 hari. Jadi korang yang nak join jangan lupa pergi dekat profile dan juga tekan dekat kita punya live event tu untuk register. Live event. Betul. Betul. Jangan lupa tekan sebabnya kalau korang tak tekan amat rugilah kalau kita tak dapat join. Sebabnya kita nak bagi benda best kan kat dalam live tu esok. Betul. Cara orang bercakap sangat-sangatlah lembut sana Pak. Ya, saya bukan apa. Kita tengah kita tengah apa ni? Kita tengah apa ni? Bukan borak biasa-biasa kan? Bukan borak biasa-biasa macam tu. Okey. Sebabnya selalu berdua tapi dengan saya punya teammate lah. Kan? Yang macam selalu kau tengok yang tinggi lampai tu. Hari ni dia tak ada. Cuma nak tahu jugalah. Nak tahu juga kita orang punya setup macam ni kan. Jarang kita buat setup macam ni. Korang rasa okey tak? Kita punya mic ke ataupun setup ni korang nampak jelas tak? Nice tak guys? Okay, tak komen sikit kat bawah. Rasa jelas tak Okey, sebabnya apa tau? Hari ini okey, kita terus ke main event ni kita. Main event lah ni. Tapi diorang tag screen pun tak lagi. Nak suruh diorang tag screen ke? Tak ada. Okey, boleh kan korang. Okey, mana-mana yang baru masuk kan, mana yang baru join live ni kan, minta korang tolonglah tag screen, share sikit Terima kasih Tuan Hashim. Kan? Diorang support lah. Ya, betul. Tuan Hashim macam mana? Okey ke kita orang ni? Looks macam mana? Okey. Looks macam mana? Kan, ngam-ngam kan. Okey. Kalau yang mana yang baru masuk tu minta tolong korang tap screen sikit lah. Kan? Ataupun korang share live ni kepada semua geng-geng korang, mana business owner tu. Sebab apa tau, kita hari ni kita nak bincangkan topik best sikit ni. Kita nak bincangkan topik best sikit bersama saya punya panel ni. Okey sangat-sangat. Okey sangat-sangat. Mantap. Terima kasih sebab support. Bos Hashim Tuan Hashim, ini adalah macam apa selingan sebelum kita punya event yang sebenar pada 6 hari bulan 8 esok. Ya, betul. So untuk kalau tak nak terlepas boleh lepak dekat dalam kita punya esok punya live. Kalau tak nak terlepas register dekat live event dekat profile kami. Betul. Jangan lupa tau dah register komen. Ya, betul. Dia tak kena bayar pun. Tak kena bayar, tak payah masukkan maklumat personal korang pun. Betul. Just tekan register saja. Okey. Macam tu. Okey. Sekarang ni kan Fesi Haziq. Ya. Saya bahasakan Fesi Haziq kat sini. Okey, kita nak ke main event terus. Boleh? Boleh ikutlah. Boleh kita mulakan? Boleh. Alright. Okey. Mantap. Nampaknya kita nak ke acara utama kita lah kan pada hari ini ya. Elok sikit cakap. Okey, kita tengah cakap elok ni kan. Nama pun bersantai. Santai. Kalau tidak kita bercerita berkenaan dengan bilion-bilion. Tapi takkanlah saya nak bercakap macam tu. Okey, betul. Okey, sebabnya hari ini kita nak cerita berkenaan apa tau? Strategi. Strategi letupkan sale korang. Sebagai business owner kan, kita faham kan dengan ekonomi sekarang, betul? Kan macam-macam ada. Kan yang business owner yang kecil-kecilan, SME lah orang kata. Kan SME ni kan dia SME tu bahasa panjang dia apa small medium enterprise. Nampak bijak tu. Nampak study dalam. Nampak kita ada study sikit kan. So geng-geng SME ni kebanyakannya terjejas teruk, betul? Kan bagi pandangan Fesi Haziq sendirilah kan. Kan macam mana dengan keadaan ekonomi sekarang ni? Untuk peniaga-peniaga lah. Macam mic saya sebenarnya mana jangan. Yang mic tu sekarang ni mic sebab kita biasa kalau podcast macam tu. Okey.
Tak adalah kemungkinan kalau kita ada kita panggil sponsor ke. Sponsorship. Mana tahu ada nak sponsor ke. Oh, sponsor. Dua kali mention tu. Dia sekali je. Sebab kita collaborate mic kan. kita masih lagi dalam progress lagi. Ya. So, kita masih pakai mic yang sama. Apa soalan tadi? Oh, ya Allah. Macam tu je daripada sup-sup macam tu dia masuk. Okey, korang tadi kita saya bertanya kan dengan masalah ekonomi negara sekarang ni lah. Kan dengan macam-macam lah kita nak cerita ni macam terlalu sensitif masalah ekonomi ni. Kan saya nak tanyalah apa pandangan Cik Fizi Aziz lah berkenaan dengan ekonomi semasa kepada geng-geng SME ni. Oh, okey. Sebabnya saya nampak banyak yang tenggelam timbul ni. Betul. Kan? Okey, dia sebenarnya bila nak podcast ni, Ya. saya kena pandang kamera ke saya kena pandang ni? Mana-mana pun boleh. Oh, mana-mana boleh lah. Rasa mana yang selesa lah orang kata tu. Baik. Macam tu kan. Video dah ready. Okey, sebelum saya jawab soalan tu, guys, siapa yang baru masuk, kita sedang buat live, kita tengah sebenarnya promote untuk live event untuk esok. Ya. Okey, yang mana esok kita akan ada 8 hari bulan 8 Live Madness, yang mana satu event yang kita namakan Oops Selamatkan Bisnes. So cara dia macam mana, korang boleh tengok video yang kami tengah tunjukkan ni supaya korang register event ni supaya tak terlepas. Sebab kita ada sangat banyak produk ataupun solusi-solusi yang kita bagi pada business owner dengan promo yang sangat best lah sebenarnya 8 ni. Betul. Lagipun kan korang kan kalau korang tekan register kat situ, satu maklumat detail korang pun kita tak minta. Korang just tekan register tu saja. Betul. Tak ada detail apa pun nak kena isi, okey? So sebenarnya kita tak nak korang terlepas lah apa benda yang kita nak share kat korang ni. Dah bertukarlah muka kita balik kot. Sebab ini dah 3 kali tu. Dia kalau cukup 7 kali tu tadi haji. Oh, sebab terlalu laju tadi. Cuba buat slow sikit. Tunjuk. Tak. Maksudnya video tu terlalu laju. Betul tak? Betul. Saya rasa pun terlalu laju. Tak apa. Okay. Tak apa. So, cara dia pergi, kita cuba. Okay, kita pergi kat profile. Okay, kita pergi kat profile. Okay, lepas tu kita akan nampak kat situ ada live event. Okay, tekan dekat 6 Ogos tu. And then akan nampak perkataan register. Tekan je dekat situ. And then automatic korang akan register untuk dalam live event tersebut. Okay, baik. So kita nampak tempo tu okey lah. Okay, so tadi tanya soalan dengan saya kan? Ya, betul. Kenapa kamera tak ubah? Sabar. Itulah tu. Oh, tak buat kerja ya? Okay, kita minta maaf lah. Kita kita punya budak Milo tak ada function. Okay, ya Allah. Okay. Saya bertanyakan berkenaan dengan ekonomi semasa lah. Adakah dia efek kepada SME? Sangat-sangat berat sebenarnya tu nak cerita pasal ekonomi kan. Tapi kita secara general lah. Pakai ekonomi kecil lah. Ekonomi kecil. Yang kita nampak biasa ada dekat dalam thread. Biasa yang kita tengok sebab kita tahu pun Amani Academy pun kita banyak banyak dengan geng-geng enterprise. Betul. Okay? Produk-produk kami pun berkenaan dengan geng-geng enterprise semua. Betul. Jadi kita nampak sekarang ni banyak bisnes yang agak slow, okey, atas sebab apa? Okey, atas sebab banyak benda lah, okey. Antaranya mungkin daripada segi customer tak ada ke? Yelah. Okay? Daripada segi kita benda yang mungkin di luar kawalan. Betul. Tapi itu yang orang biasa fikir. Tapi sebenarnya ada banyak lagi perkara-perkara yang kita sendiri boleh kawal untuk betulkan kita punya bisnes ni lah. Betul. Soalan tadi apa tadi? Saya cakap berkenaan itu. Tadi Cik Aziz kata, Fizi Aziz kata yang soalan saya terlalu berat. Tapi jawapan tu okey dah menjerumus kepada soalan yang saya tanya tadi lah. Sangat-sangat tinggi bahasa tu. Sangat tinggi. Betul. Ya ke? Okey, saya cuba sesantai yang boleh ya. Cuba santai boleh. Okey, yang mana yang dia lain macam rupanya bila orang tanya, dia punya kadang-kadang aku dah ada jawapan. Tapi hilang jadi lain kan? Rupanya macam tu perasaan dia. Dia sebab apa tahu? Bila nak jawab secara spontan ni, plan lain keluar lain. Plan lain keluar lain. Betul. Dia macam ni perasaan dia rupanya. Saya seronok jadi tukang tanya. Ini kan. Sebab tu saya okey je. Alright. Okey, kepada yang baru masuk tu, okey, Assalamualaikum semua. Hari ni kita akan adakan podcast Amani yang kita akan bincangkan tajuk berkenaan dengan strategi letupkan sale ya. This is the first time our podcast guys. Okay, so please support. Korang boleh tap screen semua. Betul. Okay, dan untuk podcast ni juga insya-Allah kita akan lead sebenarnya untuk kepada main event esok. Yang mana esok ni kita akan buat
kita akan satu buat tema tentang selamatkan bisnes. Betul. Khas untuk business owner yang mungkin tengah dalam survival mood sekarang. Dan korang nak keluar daripada kesusahan tersebut, insya-Allah esok adalah solusi kita akan bagi. Jadi kalau korang tak nak terlepas untuk program esok, make sure korang tekan dekat kita punya profile dan juga register kita punya live event. Betul. Itu yang kita nak ketengahkan sekarang ni lah. Kan korang boleh tengok kat dalam video ni kan, sebabnya kita tengah play ni kan, korang kena tengok macam mana nak register untuk live event besok. Okay, kita tak perlukan korang punya detail pun, korang just hanya tekan register tu sahaja. InsyaAllah nanti korang akan masuk dalam live event tu ya. Alright. Okay, mari kita ke soalan utama kita dalam tadi kita hari belum ni. lagi. Tadi kita baca biasa-biasa borak. Tadi borak lagi. Kita baik, biasa faham. borak kan. Okey, ini saya nak tanya berkenaan serius sikit lah. Kan, berkenaan dengan apa yang kita nak cerita ni. Apa nama strategi nak letupkan sale lah. Betul kan? Macam tu kan. Soalan pertama saya nak tanya kat Cik Aziz kan, macam mana kita nak tahu bisnes tu dah mula slow? Kan, kadang-kadang ada yang dah masuk dalam survival mode tu. Ni mesti tak masuk live saya semalam ni. Apa yang ketawa ni? Tak masuk live saya semalam. Tak masuk ya, saya tak masuk. Minta maaf lah. Okay, so semalam sebenarnya salah satu kita punya sharing adalah macam mana kita nak apa punca bisnes kita start lah. Sebenarnya daripada formula yang kita bagi semalam, iaitu STUCK. Stuck tu sendiri pun sebenarnya kita boleh sedar kita ada masalah kat mana. Dalam STUCK tu apa yang kita bagi tahu? First kali kita bagi tahu tentang perkataan S lah, which is selesa. Bila kita dalam satu tahap kita terlalu selesa dengan apa yang kita ada, ataupun kita rasa macam as long as aku dapat hari ni sales, orang datang kat kedai aku beli barang, ataupun orang pergi kat kedai aku beli makanan satu pun dah rasa cukup dah. Tanpa dia tahu sebenarnya ada banyak lagi sebenarnya kos-kos yang dia nak kena hadap, dan nak kena cover. Dengan satu sales saja sebenarnya tak cukup. So itu yang pertama. Dan macam mana kita nak tahu? Tadi soalannya apa? Macam mana nak tahu puncaan kita dalam masalah kan. Yang kedua ialah ST. T tu adalah kita takut nak menghadap realiti yang sebenar. Maksudnya sometimes kita sedar, kita tahu aku rasa bisnes aku ada masalah ni, tapi kita go with the flow. Maksudnya kita takut face the reality. So bila jadi business owner kena beranilah. Kalau kita tahu kita ada masalah, dan kita pergi dekat masalah tu, tengok apa isu dia. Kalau isu datang daripada staff, kita lah kena cakap dengan staff tu. Kita lah kena tegur staff tu. Tapi kalau kita sendiri pun tak berani, takut face the reality, then macam mana ada business owner? Betul. Takut. Orang kata business owner nak tak nak dia kena berani hadap cabaran semua tu lah. Hadap cabaran. ST, lepas tu kita ada U. U tu apa? U tu terima kasih yang bagi bunga-bunga tu. Kami sebenarnya masih lagi menunggu kereta api. Sabar. Jangan berharap. Jangan berharap. Ini kita tengah cerita apa ni? Alright. Sorry. ST and then kita ada U. U adalah untung masuk poket sendiri. Setiap kali buat sales dapat untung masuk poket sendiri. Tak cantik. Lepas tu hujung bulan tak nampak untung, sekadar cover balik modal saja. Sampai bila nak berniaga macam tu, itu pun punca lah kita nampak bisnes kita ada masalah. And then kita ada C. C tu adalah benda yang ni kita susah ataupun kadang-kadang kita biasa buat, iaitu komplain. Kita komplain terhadap apa? Kita komplain benda yang kita tak boleh nak kawal. Faham. Yang ni mesti sebab orang tak datang kedai aku, mesti sebab kerajaan. Orang tak datang kedai aku, mesti aku kena santau ni. Orang tak datang kedai aku sebab mungkin kedai lain dah buka, terlalu banyak saingan. So maksudnya kita hanya hanya salahkan orang lain sekeliling, sedangkan kita boleh banyak lagi benda yang kita kawal sebenarnya. Faham. Kita sendiri patutnya kita hanya fikir benda yang kita boleh kawal sahaja. So the last one ialah knowledge lah. Knowledge macam hari ni kan, kita kongsikan tentang podcast hari ni tentang knowledge. Sebab berapa banyak knowledge yang kita dapat, banyak lagi lah income yang kita dapat. Besar lagi knowledge kita, besar lagi lah income kita. So itu antara cara macam mana kita nak semak sama ada bisnes kita ni masih ada dalam masalah ataupun tidak. Okay. So macam mana pula ni? Orang kata host. Kenapa dengan host? Kenapa dengan host? Boleh tanya. Okey, sebabnya apa tau? Saya cukup menarik. Boleh minum air ke? Boleh. Bukan untuk letak saja. Bukan. Benda bukan flashing. Benda bukan flashing. Okey. Saya sangat-sangat tertarik dengan apa orang kata
formula start tu. Formula start tu STUCK tu kan. Kan kat situ saja dah macam dah menggambarkan kalau bisnes owner yang tengah ada masalah kan. Mungkin ada yang masalah yang sama juga dalam kita punya live ni boleh tanya ke kan? Ya, betul. Engagement kan? Betul. Macam dia ambil dua-dua kerja. Rasa boleh keluar. Aku nak cuba tolong. Rasa boleh macam keluar. Dia macam tu. Okay, page kita lag-lag. Page lag-lag. Okay, saya nampak macam ngam lah kan formula start tu kan. Cumanya kadang-kadang ada setengah business owner tu dia tak clear. Kan, dia tak clear. Dia still lagi tak nampak macam mana kan. Dia tengah slow ke, dia tengah dalam survival mode ke, dia tak tahu. Kan? Tapi itulah saya rasa memang kebanyakan business owner memang kenalah fahamkan formula start ni. Betul tu. Haris. Okey, saya nak tanya soalan kedua pula. Kan, macam tu kan. Dia apa benda yang kita cerita ni dia menjerumus pada soalan seterusnya lah. Tapi anyway lah, nak ingatkan diorang. Takut diorang terlupa untuk nak tekan tu. Ya, cuba ingatkan. Saya faham. Okey, ke mana-mana yang baru masuk tu, kan, yang masih lagi ada dalam live ni, korang jangan lupa untuk pergi ke kita punya profile, pergi ke pergi ke live event untuk besok yang kita nak akan jalankan ni, iaitu Ops Selamatkan Bisnes. Korang cuma hanya perlu register saja. Tapi kita tak perlukan diorang punya detail ni. Tekan button register tu saja. Dan korang kena register guys, sebab esok kita akan ada banyak benda-benda yang best kita akan sajikan pada korang tentang solusi macam mana nak selamatkan bisnes kita sekarang yang mungkin dekat dalam survival mode. Maksud selamatkan bisnes ni apa korang? Mungkin hari ni ramai orang dalam keadaan yang mungkin dalam stuck, dalam kerugian. So kita tak nak rugi lebih banyak. So bisnes biasa kadang-kadang bisnes ni dalam keadaan yang okey, kadang-kadang bisnes dalam keadaan tak okey. Tapi tak nampak pun. Tapi dalam keadaan yang tengah tak okey tu, kita tak nak kita rugi lebih banyak. Kalau rugi sikit lah. Kalau sepatutnya kita ni kena rugi sampai 30,000. Tapi kalau kita betulkan bisnes kita sekarang, mungkin 5,000 je kita nak kena spend. Dah jimat dah dekat situ korang. Jadi sebab tu jangan lupa follow pula. Join kita punya live event esok pada pukul 10 pagi. Dan kalau korang tak nak terlepas, terus tekan link dekat bio. Betul, register siap-siap. Sebab apa, nanti dia akan jadi reminder kepada korang kan. Sebab besok 10 pagi kita orang dah start lah. Betul. Okey, dah habis nafas tu cakap tadi tu. Jangan satu nafas kan. Benda bukan akad nikah. Okey, alright. Okey, soalan seterusnya saya nak tanya kan. Apa punca bisnes susah nak naik tu? Susah nak naik level lah orang kata kan. Paling senang kita nak faham. Kan, sebabnya kadang-kadang ada satu bisnes tu, dia dah bisnes lama. Kan, dia dah buat macam-macam method lah kan. Orang kata nak upgradekan dia punya bisnes. Kan, nak kembangkan dia punya bisnes, tapi still tak jumpa cara. Masih lagi orang kata 5 tahun tu stuck kat situ saja. Kan, apa punca dia sebenarnya jadi macam tu, Cik Zik? Okay, so first kali nak bagi tahu apa yang kita kongsikan ni pada korang adalah benda-benda asas tau dalam bisnes. Betul lah. Okay, sebab kalau kita cakap pasal punca ni, kita ada banyak punca korang. Okay, tapi kita pergi back to basic. Okay, which is benda-benda asas yang mungkin kita terlepas pandang. Okay, dia biasa macam tu lah bila kita dah terpesong sikit kan. Kadang-kadang kita bukannya nak cari benda lain, kita nak back to basic balik. Okay, faham. So termasuklah juga macam hari ni, which is kalau kita punya apa soalan tadi? Punca masalah. Punca. Dah tua macam ni lah ya. Podcast lain macam. Lain macam. Diorang kena try ni aku rasa ni. Ya, betul. Bagi diorang cuba-cuba. Okay. Seronok ni yang keliling kita orang sekarang ni tengah gelak ni. Sebab tu macam ada banyak gangguan Saya macam banyak terganggu macam tu. Kan, minta maaf lah anda kata kalau ada start macam tu ya. Itulah. Minta tolong teruskan. Punca dah sebaik kau ingatkan balik tadi. Okay, antara punca dia adalah kita tak set target lah. Benda paling asas sebenarnya adalah kita tak set target kita. Target ni dia boleh jadi target besar. Kadang-kadang kita senang nak sebut, aku nak target 1 juta untuk tahun ni, contoh. Betul. Tapi target 1 juta tu dia macam ni kita maksudnya itu target terlalu besar. So macam mana kita nak bagi target tu achievable ataupun target tu boleh nampak realistik, adalah kita kecilkanlah target tu. Itu setahun.
Kita, maksudnya kita kena plan target yang rasa kita mampu untuk capai lah. Contoh boleh je. Kita memang contoh sampai sejuta setahun kan. Tapi itu dalam masa 12 bulan. Kalau dalam masa sebulan, berapa yang kita perlu capai? Lepas tu dalam masa seminggu, berapa yang sepatutnya kita kena capai? Dalam masa sehari, sepatutnya berapa yang kita kena capai? Jadi, bila kita kecilkan kita punya target, daripada situ baru kita boleh nampak, aku target aku nak dapat banyak ni je. Dan baru nampak benda tu achievable. So itu yang yang penting lah. Which is sebab kejap lagi aku bagi tahulah cara nak letak target tu macam mana. Ke dah sampai belum lagi kan? Belum lagi. Sebabnya saya mau tanya punca ataupun dia ada banyak punca, antaranya target dan juga lagi satu adalah kita letak target yang salah. Maksudnya kita kena tahu cara target apa yang kita nak dan macam mana kita tak nak letak target yang salah. Faham. So tanya soalan macam mana cara dia tu. Itulah tu saya nak tanya ni. Baik. Sebabnya nampak macam Cik Aziz dia berpergi berlebih-lebih sampai saya tak tahu nak tanya apa kemudian kan. Tapi tak apa. Saya nampak lah kat situ kan. So maybe business owner memang first dia orang kena tahu dia punya target apa. Betul. Lepas tu yang kedua dia orang kena faham target tu mesti kena achievable ataupun tidak lah. Kan betul. kalau tak achievable tu yang akan jadi satu masalah tu. Kan? Alright, saya ringkaskan macam tu lah kan. Tapi kan Cik Aziz kan, saya nak tanya apa perbezaan. Saya nak tanya kejap. Masuk TV ke? Masuk TV maksudnya? Masuk live ni masuk TV ke memang kat Amani je? Amani. Oh, dia tak masuk TV lah. Kenapa? Kenapa nak masuk TV ni? Kenapa ni? Tadi kalau masuk TV saya nak bye-bye kat family saya. Baik. Dia boleh masuk TV. Dia tak masuk TV tapi dia masuk telefon. Kan? Macam tu. Okey, minta maaf lah. Dia suka berseluruh. Kadang-kadang kita tak boleh lah terlalu serius sangat. Kadang aku tengah cari idea nak berseluruh sebenarnya. Faham. Okey. Okey, kat mana kita tadi? Saya dah macam dah lost lah. Tadi punca pertama dia cakap pasal target kan. Betul, kita cakap pasal target. Itu punca lah orang kata kan. Sebab apa kadang-kadang bisnes dah bertahun. Tapi masih lagi tak naik-naik, tak maju-maju, tak upgrade orang kata kan. Itulah orang kata, Cik Aziz kata tadi. Okay, first kita kena tahu punca kita kat mana dulu. Itulah punca pertama. Target lah tu. Target lah. Target yang kedua. Dan kedua, sebelum masuk kedua, target tu sebenarnya ada cerita. Ada cerita tu. Ada cerita tu. Okey, apa dia tu? Cuba cerita. Macam mana kita nak tahu target tu? Abang masa staff tak cukup abang. Kenapa? Sebab dia tak tukar kamera saya. Ya ke? Dia tahu budak Milo biasa ada. Tak apa. Kita teruskan. Baik. Nak set target ni korang supaya target kita ni ada dan juga tak salah. Salah satunya adalah kita kena pakai target SMART. Smart. Bukan pakai smart. Bukan. Saya ingat macam tu. Bukan pakai smart. Macam orang kata hari ni pakai baju t-shirt. Kan besok masuk kerja pakai tie. Bukan. Lusa pakai bow tie. Bukan. Ini target. Okay. Memang bekerja kan? Okay. So smart ni adalah dia sebenarnya formula lah. SMART. So S tu apa dia? Korang. S tu ialah spesifik. Maksudnya kita ada target. Apa yang kita nak jual. Contoh macam Kak Mani boleh ke ke tempat lain lah orang lain lah. Contoh kedai budu cap fizi. Macam tu. Kedai jual budu. Budu ada banyak jenis tak? Satu je. So kalau contohlah kita nak jual budu, kita spesifik lah. Kita nak jual budu. Kita tak nak jual selain budu apa orang jual biasa belacan. Tak ada. Kita nak jual budu tu spesifik. Sebab budu tu paling banyak boleh bagi kita sales yang tinggi. Betul. Itu satulah spesifik. M apalah? M ialah measurable. Kita boleh tahu kita kena setkan berapa banyak kita nak. Berapa 1,000 ke 10,000 ke 100,000 ke. Target yang kita tengah bincang ni dalam masa 1 hari lah. Untuk masa 10 bulan boleh, setahun boleh. Faham. So kalau contoh kita letak sebulan kan, pakailah target SMART ni. Apa sahaja target ataupun task yang kita dapat dalam bekerja, ataupun dalam buat bisnes ni, korang kena ada SMART tu. Measurable lah. Measurable. Lepas M apa? SMA. A ialah A tu lebih kepada achievable. So maksudnya berapa tu? Achievable ni macam mana cara kita nak buat? Achievable, macam mana cara kita nak buat? Kita nak capai lah. Cara kita nak capai benda tu. Kan sebelum ni Fizi contoh jual budu dekat kedai, dekat tepi jalan. Betul. So apa lagi resources yang dia ada? Dia ada staff contohnya. So dia boleh buat live.
Berapa banyak kali live pula dia nak kena buat? Betul. 3 kali contohnya. Okay, dia boleh buat video. Berapa banyak video dia kena buat. So kena ada apa tu, perancangan teliti. Berapa banyak yang dia nak tu kena tak dengan apa yang dia nak bagi tu. I see. Achievable tu. I see. Dan itu yang membawa kepada poin yang keempat, iaitu relevant. Okay? Kena tak, boleh tak capai ke, tak boleh ke dengan 5 kali live, dengan 3 kali ni boleh sampai 100,000. Faham. So kalau benda tu, contohlah kita seorang je staff, kita seorang je, kita lah buat live, kita lah buat video, tak logik lah. Betul. So tak boleh letak nilai 1 juta tu, nilai 100,000 target kita tu. Okay. So tengok pada target, tengok apa yang kita boleh buat. Sebab kalau kita salah letak target, kita sendiri akan kecewa. Alamak, tak capai target lah. Padahal kau bisnes seorang-seorang, macam mana kau nak capai target? Betul lah, setuju. So benda tu kena achievable, relevant, dan last sekali apa? Target. T, bukan. Bukan. T ialah time. Time. Kan Okay. smart. Relevant. Okay. Masih ada kat sini. Masih ada kat sini. Minta maaf. So time tu, yang tu kita cakap tadi, berapa lama? So adakah target kita tu kita nak buat untuk sebulan, atau target kita nak buat untuk setahun? So daripada situlah kita boleh bina kita punya target yang tak salah dengan menggunakan formula SMART tu tadi. Faham. Okey, nampak macam apa, connected lah benda tu. SMART and formula SMART tu memang sangat-sangat bagus lah orang kata. Boleh kita apply lah kat dalam setiap bisnes kan. Korang mana-mana business owner yang dia dah bye-bye. Korang boleh apply kan dalam bisnes korang. Saya malu lah tengok saya punya kamera je. Sabar kan. Diorang nak tengok tu, diorang nak tatap lama-lama, nak tengok kan Cik Aziz. Okay? Ada soalan ke? Ada soalan. Dia kata daripada bos AFC, dia tanya, salam, apa strategi tutup bisnes tu? Tengah cerita. Ini yang kita tengah bincangkan. Ini yang kita tengah bincangkan kawan-kawan. Betul. Sebab benda kita bincang ni, kita pergi step by step kan. Tadi kita tanya macam mana, apa kita nak tahu bisnes kita apa slow pace ke tidak. Betul. Kan? Lepas tu kita nak tahu punca. Punca kenapa bisnes kita sebenarnya tak naik. Punca tu salah satulah untuk naikkan kita punya sales dengan macam mana kita letak target yang betul. Itulah step pertama, macam mana strategi korang nak naikkan korang punya sales. Boleh. Jarang tau sebenarnya Mani kita cerita pasal sales ni. Sebab kita kan biasa cerita pasal pengurusan. Tapi kadang-kadang orang letak pengurusan dan juga sales ni ialah benda yang berbeza. Sedangkan dia sentiasa berconnected. Sama ada kita tengah cari duit ataupun kita tengah uruskan duit, benda ni sama-sama. So that's why untuk kali ni kita nak korang nampak macam mana ilmu cari duit ni juga ilmu urus duit ni juga penting untuk memastikan ilmu cari duit kita ni berbaloi ataupun kena, ataupun dia tak sia-sia lah. Dalam mana kita belajar ilmu pengurusan duit ni. Betul. Nampak. Nampak kat situ kan Cik Aziz sungguh bergeliga dia. So apa nak kena buat AFC selain dia follow? Apa nak kena buat tu? Bos AFC. Jangan lupa juga dalam kita tengah sembang-sembang macam mana strategi nak letupkan sale ni kan, bos AFC boleh pergi ke kita punya profile, lepas tu tekan live event untuk besok. Sebab apa, besok kita akan runkan event selamatkan bisnes. Esok kita ada event yang sangat-sangat besar, sangat-sangat special. Nama dia ialah Ops Selamatkan Bisnes. Betul. Yang mana dalam tu kita akan bagi tahu solusi. Yang macam mana bisnes sekarang ni untuk kita survive, untuk pastikan bisnes kita boleh hidup lagi. Yang mana rasa bisnes tengah stuck sekarang, dan esok akan ada solusi dia insya-Allah. Dan untuk korang tak terlepas kita punya live esok, make sure korang tekan register live event dekat kita punya profile. Cara dia macam mana? Pergi ke orang kata kita akan tunjuk video lah, senang kan. Baru nampak macam betul. tu. Korang boleh tengok kan, kita akan tunjuk ke korang video ni. Right. Mana tadi? Muka saya banyak kali lah. Ya. Masing-masing macam rindu tu nak tengok muka Cik Aziz banyak kali tu. Minta maaf ada register live event tau. Macam ni cara dia. Macam ni cara dia guys. Salah tu. Sebab macam tu lah. Sebab kadang bila kita baru nak mula dengan podcast ni, masalah teknikal macam ni kena selalu tahu. Kita kena cari juga problem, lepas tu baru kita boleh solve. Come on tahu. Macam ni korang tengok korang pergi kat kita punya profile. Korang akan scroll sikit, korang akan nampak live event besok je. Dah play belum? Nampak tu. Korang akan nampak kat situ live event besok pukul 10 tomorrow, dia tulis kat situ kan. Korang hanya tinggal tekan register tu saja.
Tak perlu korang isi maklumat apa-apa semua, tak payah. Kan? Ini just tekan register saja. Sebab apa? Nanti dia akan notify korang besok kita punya live event. Yang special juga, korang pun tahu kan, yang mana mungkin pernah masuk live kita, pernah nampak kita punya buku enterprise lah, kelas account lah, kelas cukai lah. Yang mana 2 hari ni korang, kita orang memang tak buka langsung beg kuning. Sebab apa korang? Kenapa? Sebab kita akan buka beg kuning ni promo untuk esok. Betul. Okay? Memang khas untuk korang sempena 8 hari bulan 8 punya Live Madness. Dan supaya korang tak terlepas, make sure cepat-cepat register live event ni. Dan untuk jadi yang terawal esok pukul 10 pagi, nampak je muka saya, korang kena stay. Ya, sebabnya yang akan start besok pun dia. Yang akan start besok pun dia. Tutup pun dia. Aku juga tak tahu. Okay. Tak tahu. Okay. Alright. Okay. So dah habis lah kan ni? Belum. Minta dulu. Kita banyak lagi masa ni. Banyak lagi masa. Dah register. Dah mana dah register komen dah? Sambil kita tengah study and kita tengah cerita berkenaan dengan strategi letupkan sale ni, korang jangan lupa juga tekan register tu. Sebab apa tau? Amat rugilah korang kalau korang tak tekan. Sebabnya kalau korang tak join besok lah kita nak buka beg kuning ni guys. Besok lah kita nak bagi macam-macam benda ni. Benda-benda manis-manis ni. Kan? Kalau korang tak tekan, apa pun korang takkan dapat. Okey, kita teruskan ke soalan yang seterusnya. Baik. Boleh? Tapi kita tengah cerita pasal apa? Mungkin yang baru masuk. Kita tengah cerita. Kita tengah cerita macam tu, dia host jadi macam tu. Dia kena ulang balik tau. Betul lah. So daripada situ orang baru perasan. Sebab ni live. Ni live. Ni live. Kan? Sebab kita kena ulang. Sebab ni live kan. Sebab saya selalu yang macam pergi terus. Pergi terus. Pergi terus. Lama sambil-sambil. Okey, tak apa, sambil-sambil kan? boleh lah. Tak ada masalah. Okey, sebab apa tau? Kita hari ini kita tengah ceritakan berkenaan dengan strategi letupkan sale. Kan? Macam tu. Kenapa nak cerita tu? Kenapa kita nak cerita? Yelah sebabnya kadang-kadang ada business owner kan, dia berniaga tapi dia tak tahu pun macam mana nak pergi lagi jauh. Bukan kata tak tahulah, mungkin tak perasan ataupun terlupa ataupun tak apa. Sama. Kan? Macam tu. Sama kan benda-benda tu. So dia ada dua keadaan lah. Dia ada dua keadaan lah. Sama ada dia dalam tak tahu nak macam mana nak naikkan sales. Betul. Ataupun dalam keadaan dia tengah tak okey. Silang kaki. Nampak macam panel. Tadi nampak macam apa? Tadi nampak macam tetamu. Boring. Okey. Apa? Okey. Kalau boleh saya nak berzila. Berzila. Boleh. Kalau pokok-pokok orang lain boleh berzila. Boleh. Apa pula tak boleh? Baring pun boleh. Geram. Okey. Macam tu. Okey, sebab apa tau? Daripada awal tadi kita start podcast ni sampai ke sekarang ni kita cerita berkenaan dengan strategi letupkan sale. 3 kali saya ulang ni. Betul. Okey, poin yang pertama kita borak tadi, orang kata cerita macam mana kita nak tahu kita punya bisnes tengah slow pace kan, tengah slow, orang kata tengah masuk dalam mode survival lah orang kata kan. So next, sebab tu kita bincangkan macam orang kata punca bisnes tu susah nak naik level. Okey, yang ketiga kita ceritakan beza. Ini yang kita nak teruskan yang untuk soalan yang ketiga ni. Ada gangguan sikit, minta maaf ada masalah teknikal sikit. Boleh? Okey. Yang ketiga pula kita cerita beza target yang betul dengan sekadar cakap je. Ini. Ada Itu kenapa tu? Ada ke soalan tu? Ada. Sebabnya Cik Aziz dah terus pergi. So saya dah tak masuk dapat tu. Okey, sekali lagi soalan tu boleh? Soalan tu ialah beza target yang betul dengan kita just cakap. Itu dah jawapan aku tadi. Kalau dah jawab tak payah tanya lagi. Saya tak tanya. Sebab tu saya nak tanya yang keempat ni. Sebenarnya yang soalan-soalan Cik Riz tadi kan, soalan kau tadi sebenarnya dah dijawab dengan apa tu? Soalan nombor 2 tadi. Tak, bukan soalan nombor 2. Dengan jawapan nombor 2 tadilah, iaitu smart tadi. Okey. So macam mana nak pastikan target kita adalah target yang betul? Korang gunakan formula SMART ni. Okey. Betul. SMART ni bukan Smart Selangor tau. Okey, tapi dia SMART. Okey. Yang lorong yang kuning-kuning tu Bukan. Bukan. Okey. SMART tu, S tu adalah specific. Okey, M ialah measurable. Okey, pastikan kita punya target kita tu dapat di measure. Okey, kita ada nilai, kita ada amount dia. Pegang apa tu? Pegang apa? Ini mic aku kalau podcast kan memang ada mic macam ni. Kau tak ada? Tak ada. Kita atas angin lah. Go. Okay. And then kita ada achievable. Okay. SMA. Pastikan dia achievable. Okay. Macam mana achievable? Bergantung pada kapasiti korang punya syarikat masing-masing. Betul. Kalau ada staff, buat cara macam mana staff. Okay. Kadang-kadang staff korang buat packing tapi dah tak ada sales. Nak buat apa packing lagi, suruh je dia buat live.
Itu sampai satu tahap kita kena macam tu. Betul lah. Okey, nak buat apa? Okey. So ada pula contohnya contoh pula. Lepas tu kita ada R pula. Saya tak nak cakap banyak sebab dah sagut dia. Relevant dan satu lagi ialah T lah. Time. Kena ada masa dia. Betul. Okey, berapa lama yang dia perlukan. Sebab mic kat sini memang kena saya pegang ke? Betul. Tak, sebab kenapa? Sebab baru buat podcast zaman ni. Sebabnya baru buat. Patutlah saya kena pegang sendiri. Saya harap ada sponsor lah untuk next. Ya, nanti kita try cari sponsor yang orang-orang yang nak support podcast sama ni. Betul. Kan, mana tahu nanti kita akan buat lagi hello sikit kan. Betul. Sekarang ni bilik tak gelap kan. Selalu podcast dalam bilik gelap. Betul. Ni kalau ada orang nak tanya, diorang boleh tanya lah. Ya betul. Boleh tanya, tak ada masalah kan. Tapi sambil-sambil korang tengok kita orang punya perbincangan berkenaan dengan strategi letupkan bisnes tu, salah. Sambil-sambil tu kan, korang jangan lupa korang pergi kat kita orang punya profile, korang tekan dekat apa orang kata live event kita besok ni. Korang jangan lupa untuk join, untuk register kan. Besok kita punya live event ni iaitu Ops Selamatkan Bisnes. Kita tak nak cerita panjang, korang tinggal tekan register je. Sebab apa tahu, besok ni kita ada banyak sangat manis-manis nak bagi, banyak sangat tips-tips yang bagus. Banyak juga yang info yang kita nak cerita kat korang ni. Orang kata tak terkata lah banyaknya kan. So kita tak nak korang terlepas lah. Betul. Kita orang tak nak korang terlepas daripada jadi apa yang kita nak offer ni. Register, korang komen lah. Komen yang mana dah register tu. Betul. Dan kalau korang ada apa-apa soalan dalam kita punya podcast ni, tanya je. Korang jangan malu-malu, jangan segan-segan. Kita borak-borak santai je petang-petang ni. Betul. Setuju. Host kita tak garang pun. Kita biasa je. Kadang-kadang pun pacai juga, orang kata. Kan? Okey. Kita nak tanya soalan yang seterusnya lah. Kan? Okey, bahaya tak kan, saya nak tanya pandangan Cik Aziz lah kan. Bahaya tak kalau macam kita kalau berbisnes ni kan, kadang-kadang ada business owner ni kan, dia cari sale kan, dia buat bisnes tapi sale dia cari sale tu dekat dalam satu platform sahaja. Kan, agak berbahaya tak kalau bisnes macam tu? Okey. So kita tak pada zaman sekarang. Okey. Saya suka starting macam tu. Pada zaman sekarang. Okey. So sekarang ni kita semua pakai media sosial kan. So macam nak kenalkan kita punya bisnes dengan media sosial lah. Tak kisahlah kita pakai warna biru ke warna hijau ke warna oranye ke kan. Betul. Ataupun kita guna TikTok ni sebagai saluran untuk memperkenalkan kita punya bisnes. Okey. Senang je korang. Macam mana orang nak kenal kita adalah berapa banyak kali kita punya kedai akan muncul dekat diorang punya handphone. Betul lah. Lagi banyak kali dia muncul, lagi banyaklah peluang untuk dia datang kat kedai kita. Lagi ramailah orang kenal kita. Sebab kadang-kadang bukan masalah kedai kita tak sedap, bukan masalah kita punya servis tak bagus, tapi orang tak kenal kita. So that's why lah. Jadi lagi-lagi zaman sekarang ni korang, kita ada banyak sangat media-media sosial yang boleh kita gunakan. So kalau kita terlalu bergantung kepada satu media sosial sahaja, itu yang menyebabkan kita kurang peluang untuk dapatkan exposure dekat luar. Betul lah. Saya pernah dapat satu ni saya sendiri kita ada contohlah, kita iklankan dekat satu tempat. Contoh dekat warna biru. Waktu tu dia cakap, dia nak kita punya produk ni. Tapi dia rasa belum lagi lah kot. Dia macam nanti dululah kan. Saya ragu-ragu lagi. Tapi lepas contoh sekarang ni dia buka track pula. Track pun dia jumpa kita lagi. Dia cakap, ada lagi ada ni. Boleh beli, boleh percayalah. Nampak tak? So bila kita ada muncul di setiap platform, jadi benda tu lebih baiklah untuk dapatkan kepercayaan. Sebab setiap platform juga dia punya demografik yang berbeza. Makin tinggi. Makin tinggi. Ini dah malana ni level ni. Tapi betul apa yang benda sebab macam contoh warna biru tu, mungkin dia punya orang dia jenis yang suka membaca. Kan ada dekat TikTok ni orang yang suka, dekat thread ni orang suka membaca juga. Dekat TikTok ni orang yang suka tengok video. Kan, tapi so rugilah kalau kita tak gunakan media sosial yang ada untuk kita cerita pasal kita punya bisnes. Jadi rugi. Dia rugi untuk kita terlalu bergantung pada satu. Sebab ingat semua media sosial ni adalah kita ni sedang menumpang sebenarnya. So bila-bila sahaja media sosial yang kalau contoh kena tutup, contohlah tiba-tiba kerajaan tak nak
guna media sosial tu. So kita tak nak guna. So dah habis dah punca pendapatan kita kat situ. Sedangkan kalau daripada awal ni mungkinlah kita nampak TikTok ni yang boleh buat duit banyak kat aku. Tapi walaupun TikTok ni boleh bagi duit yang banyak, jangan kita tinggalkan media sosial yang lain. Betul. Walaupun media sosial lain mungkin tak naik macam TikTok, tapi nanti lama-lama ataupun bila ada masalah dekat sini, dekat TikTok ni, tempat lain akan tolong korang. So itu antara benda yang penting lah. Yang kena kita buat. Benda tu simple je. Lagi-lagi sekarang ni semua boleh kita posting cross platform. Kan? Buat dekat satu tempat, tapi kita boleh nanti cross platform dekat warna biru, cross platform warna hijau, cross platform kat warna oren. So pakai satu konten sahaja. Menarik. Jadi so jangan rugikan kita punya platform tu. Dan lagi satu, kalau boleh dapat income lebih daripada satu tempat, kenapa kita nak ambil satu tempat je? Kan? Benda boleh dapat income daripada 3 tempat, kenapa nak limitkan pada satu tempat? Rugilah. Betul. So itulah. So dalam berbisnes tak boleh nak kata, orang kata apa, jangan tamak dekat semua, nak kena try satu-satu bukan dulu. dalam bisnes kena tamak lah. Yelah. Tak maksud saya itulah, kadang-kadang ada setengah mindset business owner kan. Jangan tamak. Dia berfikiran jangan tamak nak buat kat semua tempat. Dia bukan masalah. Dia bukan masalah kita, okey. Macam soalan tadi tu kan, jangan tamak. Maksudnya mungkin dia punya cost ads dia pergi dekat TikTok sahaja, okey. Tapi it's okay untuk kita buat dekat tempat lain tu sekadar video awareness. Supaya orang yang dekat mungkin TikTok tu, dia pergi tempat lain, dia nampak masih lagi muka kita. So kita berada di mana-mana. So lagi banyak kita reach people, lagi banyak income yang kita boleh generate lah. Dekat Malaysia ni ada 32 juta dan pengguna dekat Malaysia TikTok ni lebih kurang dalam saya tak baca lagi. So yang tu kena tengok data dulu. Mantap tu. Maksudnya tak study. Okey, yang tu. Baik. Berjuta ya pengguna platform TikTok itu sendiri. Ai tak ada. Macam ni. Tak. Macam tu sekarang. Podcast sama ni boleh tahan ni. Kalau korang nak datang, boleh datang. Sebab kalau Mantul nak share dengan kita ke, kita pada host yang hebat dekat sini kan. So jangan datang. Jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Ini terkejutnya bidan ni. Okey. Terima kasih Cik Zik. Itu rasa macam satu perkongsian yang sangat menarik tu. Okey, tanpa melengahkan masa. Apa? Ingat habis sebelum. Anyway, jangan lupa korang yang tengah tengok-tengok jangan lepak saja. Okey, esok guys kita ada satu event yang best gila. Okey, sempena 8 hari bulan 8 punya Live Madness. Yang mana korang kita akan bagi satu solusi untuk business owner keluar daripada kesusahan, insya-Allah. Okey, yang mana kita ada sediakan panduan-panduan untuk korang yang mungkin korang dah biasa tengok sebelum ni, tapi korang nak dapatkan harga yang cakap tunggu gaji Faisy, saya nak apa tu ada promo yang lebih, tak ada harga yang murah lagi ke. Esok manis-manis ke yang korang cari itu kan, yang orang kata nak satu dapat satu, nak satu dapat satu, nak satu dapat tiga. Korang join esok join. So tapi korang benda tu normal, kita tak buat selalu dah. So tolong register event supaya korang tak terlepas. Okay, macam mana cara nak register event ni cerita dia senang je. Korang pergi ke kita punya profile. So saya kena pergi sendiri ke depan ke macam mana tekan? Betul tu kan. Tak selalunya macam tiba-tiba boleh tekan tu, tapi tak sampai pula. Minta maaf lah ya. Okay, korang boleh pergi ke kita punya profile. Follow dalam video. Ikut apa dalam video. Okay, follow dalam video ni. Kita pergi ke profile. Tunjuk begitu. Okay, kita pergi ke profile. Betul, korang pergi ke live tomorrow tu pukul 10 am tu. Okay, korang tekan je register ni. Tak payah nak masukkan detail ke, tak payah nak masukkan apa-apa pun, tak payah. Korang just tekan saja tu. Okay? Tekan saja register tu kan, supaya apa tahu nanti dia akan jadi korang punya reminder lah. Mana tahu yang dapat yang register tu ada special pula voucher ke apa nanti. So make sure korang tekan live event. Siapa yang dah register, komen saya kat bawah. Betul. Okay. Yang mana-mana yang dah register tu kan, korang komen lah kan, sebab kita nak tengok juga. Biasalah hari ni kita tak ada beg kuning guys. Kan kita nak berborak juga dengan business owner yang ada dalam ni. Tadi ramai minta buka beg kuning. Kita cakap tak ada. Hari ni tak ada. Terang cakap. Ini tak ada. Terus terang cakap kan. Terus gelap lain. Ni terus terang ni. Terus terang. Banyak lampu hari ni. Ada yang sampai memaksa cakap tak boleh. Hari ni pun tak boleh. Minta maaf lah. Esok sahaja hari dia. Jadi tolong korang klik link dekat profile kami tu. Betul. Untuk join kita punya, register kita punya live event. Setuju. Baik. Macam tu. Okay. Alright.
So mana-mana yang dah follow tu, kan, terang saya cakap mana-mana yang dah follow, dah register tu, korang komen saya. Saya nak tengok tu, saya nak tengok yang korang. mana dah register tu korang. Anyway, kalau ada apa-apa soalan lain yang korang nak tanya, tanyalah. Ya. Okay, ini podcast ni kita santai-santai. Kita open saja. Okay. Kita open saja. Open for discussion, okay? Okay, baik. Dalam kita tengah Terima kasih yang share tu. Okay. Dalam kita tengah borak-borak berkenaan dengan strategi letupkan bisnes ni kan. Dalam masa yang sama, kalau korang ada benda yang tak clear, ada benda yang rasa macam korang ragu-ragu kan, korang tak kena, korang tak nampak lagi apa benda yang tengah korang hadapi dalam masalah bisnes korang ni. Kau Berpusing tu. Panjang Berpusing tu. Ya, betul. Kan? Korang boleh komen saja. Tapi nak tanya juga lah, Riz. Tadi kan last kali kita punya last kali kita punya cara adalah untuk letupkan sale ni, kita pastikan kita ada across the platform media sosial yang ada kat Malaysia ni. Macam Kak Amani ni memang ada kat semua tempat juga ke? Mesti. Mesti. Bojang kata kat sini je. Kan? Saya nak sebut tak boleh. Tapi kita ada kat semua colour. Semua colour kita ada. So cari kat mana-mana pun memang dapat Amani lah. Type je Amani Academy. InsyaAllah nanti kita akan jumpa. Okay. Cumanya dekat platform lain tu kita orang kata tak ada live macam ni. Tak ada live macam ni lah. Yang live macam ni dekat TikTok saja. Okay, faham. Tapi yang penting ada. Ada. Orang kata yelah, memanglah nak tak nak, macam Cik Aziz kata tadi lah kan. Kita kalau kita dalam berbisnes ni, tak semestinya kita kena fokus kat satu platform sahaja. Sebab kan? sekarang ni penat lah nak buat zero cost marketing. Betul. Itu satu hal kat tu. Tak payah nantilah, itu topik lain pula. Berat tu. Nanti panggil saya lagi lah. Boleh. Kan? Berapa tu? Berapa bil? Okay. So memandangkan bil kita masih jauh lagi ni, so kita sambung ke soalan yang seterusnya. Okey. Ya, saya nak tanya. Sebut boleh satu apa dua. Okey. Terima kasih. Ada pula orang yang ingat kan. Okey, sebab apa tau? Kita tengah sembang berkenaan dengan strategi letupkan bisnes kan. Alright. Okey, nombor satu tadi kita bincang berkenaan dengan macam mana nak tahu bisnes kita ni dalam slow pace ataupun kita dalam mood perlahan ataupun dalam kata survival mode. Itu yang pertama yang kita bincang. Kan? Yang kedua kita bincang punca bisnes susah nak naik. Kita berniaga dah lama ni. Tapi macam mana orang kata bisnes tetap macam tu, 5 tahun macam tu je. Orang cerita 5 tahun korang macam ni, 5 tahun lagi yang kata korang macam ni. Padahal tapi kita sama je. Sama je, maintain je. Orang kata macam 5 tahun tu dia dah genap jadi 10 tahun dah. Dah second anniversary dah orang kata. Tak jadi apa-apa. Okey, itu yang nombor 2 kita bincangkan tadi lah, punca kenapa bisnes tak naik level. Yang ketiga orang kata beza. Tak tolong luruskan jari tu. Jangan tak boleh. Jangan orang kata memang macam tu ke? Sorry. Ciptaan Allah. Ya Allah, minta maaf, saya memang tak tahu jari dia macam tu. Jangan mengutuk ciptaan Allah. Tak adalah, saya boleh je buat macam ni. Saya macam ni. Lain lah. Okey, yang ketiga kita bincangkan tadi, orang kata apa tau? Beza target. Target yang betul dengan orang kata sekadar cakap je. Nak capaikan sale tu. Apa punca dia, salah satu target lah. Nombor satu target. Okey, tak salah target. Okey, nombor 2. Nombor 2 apa yang nombor 2 ni? Tiba-tiba. Betul lah. Tak masuk syllabus tu. Tak masuk. Okey. Yang seterusnya jangan betul. Sorry. Hilang. Sorry. Yang seterusnya kita bual pasal kenapa majority business owner dia kalau nak buat sale kan, patut ke dia buat banyak platform ataupun satu platform sahaja. Okey. Ini kita ke soalan yang seterusnya ya. Kita simbang panjang sangat ni. Saya pun dah start penat ni. Allahu Akbar. Okey, kita cerita berkenaan dengan soalan yang seterusnya. Belum sejam lagi. Okey, kalau kan Cik Aziz, saya nak tanya kan, ini berkenaan dengan platform media sosial lah. Kan, kalau kita dah buat posting. Kan, kita dah buat posting setiap hari. Kan, dekat setiap platform pun sama juga, kita dah buat posting setiap masa kan. Tapi sale tetap juga tak naik. Adakah kita patut konsisten ataupun kita dah boleh move on dengan cara lain? Maksudnya kita buat setiap hari tapi tak ada hasil. Betul. Okay. So first kali bagus dah tu. Bila kita cakap kita buat sesuatu perkara ni dengan kita konsisten. Okay. Sebab konsisten ni adalah benda yang paling susah sebenarnya. Orang nak buat lah. Sebab kadang-kadang konsisten ni dia berkaitan dengan mood.
Hari ni kita rasa kita nak buat, kita buat. Esok tiba-tiba tak ada sale, kita tak ada mood, kita tak buat. Kan? Ataupun esok kita tak ada apa? Kita tak ada apa dia panggil, kita tak ada bahan, kita tak buat. Itu yang rugi tu sebenarnya. Apa tu, kita boleh je buatkan contoh satu hari untuk kita buat video tu, contohlah untuk kita posting untuk seminggu terus. Betul. Okay, so itulah cara yang paling senang. Okay, itulah boleh nampakkan kita punya konsistensi. Okay? Tapi kalau kita dah sampai satu tahap konsisten, bagus. Okay? Tapi tak ada hasil. Kenapa? Sebab itulah yang pentingnya, kita bukan hanya kena konsisten, tapi kita kena juga persisten. Ingat tak ada soalan tadi? Boleh terangkan persisten ni adalah kita buat benda yang kita berusaha setiap hari untuk kita berusaha untuk dapatkan target, tapi kita tak buat benda yang sama. Kita sentiasa cari apa kelemahan yang kita mungkin buat sebelum ni, ada kekurangan kita betulkan. Kalau hari ni kita buat tak jadi, esok kita betulkan lagi. So kita sentiasa keep on improve dengan apa yang kita buat. Okay, dan barulah dari situ kita nampak apa tu, persisten tu. Tak adalah kita hanya buat benda yang salah saja. Okay, faham. So kalau kita hanya buat benda yang sama saja, macam mana kita nak berubah? Betul. Okay, sebab kalau orang cakap kita posting 5 kali sehari, aku pun posting 5 kali sehari, sama je, tak ada beza pun. Kan, contoh macam geng-geng affiliate kan. Okay, aku pun posting 10 kali sehari, tapi tak ada beza pun. Iyalah, mungkin dalam 10 video tu apa beza pula dengan orang lain kan. So video lain kan, 10 video tu mungkin ada benda hook yang kita tak boleh ke, ataupun kita punya tak menarik penerangan ke, video kita tak cantik ke. Jadi adakah nak betulkan semua benda ni? Satu-satulah kita betulkan. Try satu-satu. Itulah keep on improve dengan apa yang kita buat. So pastikan, sebab kita tak nak kita konsisten tapi kita buat konsisten yang salah. Okay, so itu lah. Faham. Okay, so macam contoh, saya bagi contoh satu. Kalau contoh, kalau dalam satu business owner ni, dia post 3 video sehari contoh, dekat satu platform ni. Okay, 3 video ni, satu video tu dia try cara dengan ubah konten. Satu lagi dia try cara dengan ubah angle. Satu lagi cara dia try cara menjual yang agak berbeza, which is dia follow dengan trend-trend sekarang ni. Agak-agak macam tu boleh lah. Boleh. Variasi macam tu boleh lah kan. Itulah cara macam mana kita itulah dipanggil sebagai apa tu, test lah. Kita test mana satu kan, mana satu yang orang suka tengok. Dan kita teruskanlah benda tu. Test market, panggil test market. Ya, betul setuju. Saya setuju lah dengan style macam ni. Okay. Tapi kan saya nak terus ke soalan seterusnya lah kan. Terus saya memang betul. Rasa macam dah lama ke macam ni, macam tak suka saya ke apa? Tak ada, bukan. Dia macam apa, benda ni dah start menarik. Kan, saya nak terus ke soalan seterusnya, which is macam mana business owner tu nak tahu yang cara yang dia buat tu salah. Which is dalam cara dia buat sales kan, dalam cara dia manage the company kan. Macam mana dia nak tahu cara dia buat tu salah? Okay, sebab tu yang kita cakap tadi, kita kena track lah. Okay, so apa je yang kita buat, apa je yang kita buat, kita kena track balik. Track ni bukanlah contohnya dah setahun baru kita track. Ni contoh kisah benar dekat Amani Academy sendiri. Ada kita punya student sebelum ni, dia nak belajar cara macam mana nak record account tau. Okay, and then dia cakap dengan kita, sebenarnya sebelum ni dia upah je orang tolong buat kan. Okay, so maksudnya dia tak nak fikir. Okay, setahun dia meniaga, dia suruh orang buatkan dia punya account. Tapi end up apa? Lepas dia dah suruh dia orang buatkan, bila laporan keluar, rupa-rupanya bisnes dia dah rugi. Contohlah, kita kan account kita kan 12 bulan. Okay, bulan 1 sampai bulan 5 okay. Start daripada bulan 6, dia punya bisnes tu rupanya dah rugi. Tapi dia tak perasan. Sebab apa? Sebab punca dia tak track lah. Lagi-lagi korang yang suka main iklan. Maksudnya bila spend je iklan, apa tu, income masuk banyak. Okay, Fizi tolong. Okay, dia nak verify tu. Okay, sekejap. Lalu je lah depan. Kau di belakang buat apa? Boleh je. Okay. Tak dengar kan kita punya sekarang ni? Ke dengar lagi? Dengar. Oh, dengar lagi lah. Sebab tu jangan tegur. Okay, betul tu. Okay. So itulah.
sebab dia tak track. So rugilah kan. Maksudnya sepatutnya bisnes kau tu dalam laporan punyalah boleh cantik, tapi disebabkan kita tak track awal-awal, dah kita punya laporan keuangan kita tak cantik, profil bisnes kita tak cantik. Apa pula bila profil tak cantik, bank tak suka, investor tak suka, nak fund tak suka, apa lagi kita nak dapatkan geran semua tak okey. Sebab apa? Siapa nak bagi geran dekat engkau punya bisnes yang rugi? Betul. So benda tu kita akan bukan rugi satu benda je, kita akan rugi dekat banyak tempat. So sebab tu benda pertama ialah track supaya kita boleh refer balik angka-angka dekat dalam bisnes kita tu supaya kita tak panik lah. Faham. Kita tahu kat mana yang kita ada masalah dan kita buat solusi. Tak adalah kita main teka-teka je kan. Yang ni tak okey kot, staff aku ramai sangat kot, buang. Yang ni tak okey kot, kita ubah macam ni lah, kita ubah strategi macam ni lah, kita ubah. Tanpa kita tengok keadaan kita punya bisnes kita yang sebenar, yang sepatutnya ada dekat apa orang panggil tu, laporan keuangan kita. Dan bila kita tahu kita punya angka ataupun kita punya nombor-nombor dalam bisnes kita ni lebih awal, daripada situlah kita akan betulkan kita punya bisnes. Ada lagi satu kisah pula, kita punya student sebelum ni, nama dia Cik Wati. So Cik Wati ni korang sepatutnya dia dah kena denda dah pun dengan LHDN, sepatutnya hampir 400,000 dengan LHDN ni. Dan dia, adakah dia pergi terus bayar? Kalau orang yang tak ada ilmu, dia akan terus pergi bayar. Ataupun kalau dia tak bayar pun mungkin dia akan minta rayuan. Minta rayuan boleh, dia bagilah installment, contohnya 12 bulan ke, ataupun nilai dia kalau banyak mungkin dia bagi lebih lagi untuk bayar secara installment. Tapi itulah yang biasa kita buat sebab kita takut kan. Sedangkan kalau kita tahu ada ilmu macam Cik Wati kita ni, rupa-rupanya dia ada masalah dekat dokumen. Bila dia check balik masalah bisnes dia, dokumen lah, LHDN minta dokumen aku tak ada. And then dia belajar buat dokumen saja. Alhamdulillah, daripada hampir 400,000 kurang daripada 80,000 je dia bayar. So dekat situ je dah jimat lebih 300,000 hanya belajar simpan resit dengan betul. Faham. So kita kena tahu dulu, kita back to basic. Kadang-kadang tak perlu pun nak tinggi-tinggi, kadang-kadang buat resit pun dah boleh selamatkan beratus ribu duit kita. Betul lah. Nampak kat situ dah sangat ketara. Sebabnya yelah, saya perasan juga setiap kali kalau macam Amani Live kan, diorang akan cerita berkenaan dengan bos Wati Dahlan ni. Macam kan? Bos juga lah, macam bos juga selalu cerita. Siapa macam tu kan. Sebabnya memang sangat-sangat boleh jadikan tauladan dan benda tu. Kan? So track lah. Dengan cara kita track semula. Betul. Orang kata nak tak nak kita kena tengok kita punya data sendiri lah. Betul. Kan? Macam mana kalau kita nak manage kita punya bisnes ni. So macam mana dapatkan data ni, Riz? Untuk bila diorang boleh, solusi dia kat mana ni? Itu sabar jap. Solusi ni kita boleh dapatkan dalam live kita besok. Kita nak cerita pasal live kita besok ni. Sebab apa tahu korang, besok kita punya event ni event yang sangat-sangat dahsyat lah. Betul. Kan? Kita akan jalankan event Selamatkan Bisnes. Sesuai untuk siapa untuk join? Tak ada loceng lah. Tak loceng lah. Selalu kalau kita sebut boleh sampai, tapi tak sampai mungkin tak faham lah. Betul. Selamatkan Bisnes. Macam mana korang nak join? Korang boleh pergi dekat kita punya profile. Korang boleh tekan kat kita punya live event, which is yang ada kat, dia tulis tomorrow pukul 10 AM besok. Kan? Korang tekan register saja kat situ. So siapa yang sesuai untuk register kita punya live event ni, korang yang mana buat bisnes tapi tak tahu sekarang korang start kat mana. Betul. Business owner yang nak ada full control dekat dalam bisnes korang nak tahu sebenarnya aku ada masalah kat mana ni kan. Korang nak ada full control. And then itu pun korang sesuai untuk join. Dan korang yang tak nak dalam kerugian yang lebih lagi selepas ini, korang nak elak daripada rugi yang lebih banyak, korang kena join kita punya live event esok. Suara lagi ke walaupun dah hitam? Ada. Suara minta maaf, ada masalah tadi. So mungkin Fizi boleh tolong untuk tukar kepada kita punya mungkin kena tukar yang bawah lagi satu tu. Ni tengah off, tengah mode standby. Ni. Apa dia? Dalam mode standby. Ni dalam mode standby. Tak, yang ni dia nak tukar yang tu kan. Video. Tekan back rate, tekan ada dekat nombor 3. Nombor 3. Ni dah okey dah. Okey. So korang jangan lupa pergi dekat profil kita orang sekarang,
Tak perlu bayar apa-apa pun live event ni korang. Okay? Maklumat bisnes, maklumat peribadi korang pun tak payah nak isi. Tak payah nak isi. So korang pergi kat profile, pergi dekat ada tulis live event tomorrow. Korang tekan dan register sahaja. Supaya apa korang? Supaya korang tak terlepas dengan mungkin ada offer-offer yang best sangat esok. Yang mungkin terhad. Kalau korang tengok pun yang tanya tadi, berkerumun yang tanya mana beg kuning, mana beg kuning. Minta maaf memang tak buka. Kita buka untuk esok sahaja korang. Okay? Kan? So that's why yang mana tak nak terlepas register live event. Alright. Lagi-lagi kalau mana yang business owner yang memang betul-betul nak orang kata apa, nak ubah dia punya business lah kepada yang lebih baik. Betul. So korang join live besok. Jangan lupa juga untuk register ya. Okay. Kita stop sampai situ. Tapi kita nak so ada makan-makan ke macam mana? Ada makan-makan kejap lagi. Kejap lagi kita kan sekarang. Tapi sekarang ni kita nak tengok lah kan mana-mana yang baru masuk tu, korang tap screen dulu sikit. Jangan lupa juga share live ni, live podcast kita buat first time ni korang cakap. Kan korang share dekat mana-mana ke geng-geng korang yang business owner, yang mana yang masih lagi tak tahu lagi macam mana nak buat, apa yang keliru lagi berkenaan dengan orang kata sales. Sebab hari ni kita tengah bincang berkenaan dengan strategi letupkan sale ni. Kita tengah bincangkan berkenaan dengan strategi letupkan sale. Betul. So kalau mana-mana yang masih lagi tercari-cari, terpinga-pinga ataupun tak tahu lagi apa benda nak kena buat, inilah time dia korang. Tersedu-sedu tersedu-sedu. Kenapa nak kena sedu Okay. Alright. Okay, kita Okay, korang mana-mana yang rasa ada tak clear ke apa ke, kalau korang nak tanya, korang tanya je. Okay. So dalam tadi yang kita bagi tahu punca strategi tu kan, korang rasa korang duduk kat mana? Siapa dekat sini yang ada masalah dekat target, korang komen. Okay? Betul. Ataupun korang ada masalah dekat platform media sosial. Yang mana mungkin sekarang ni korang guna satu media sosial saja, komen. Okay? Ataupun sama ada sebelum ni korang tak pernah track pun korang punya bisnes sebenarnya ada problem kat mana. Okay? Korang just go with the flow. Yang tu korang komen track. Okay? Boleh komen kat bawah. Itu sebenarnya tu terang saya cakap itu paling bahaya tu. Dia buat bisnes tapi dia go with the flow je. Jadi tak jadi, diam je. Korang jangan macam tu korang. Pentingnya business owner ni dia kena tahu awal apa masalah bisnes dia supaya dia boleh ambil langkah pencegahan awal. Okay. So last yang kita nak tunjukkan, boleh aku tunjuk sebab tak ada ni tak ada orang tekan. Ya betul lah. Guys, korang jangan lupa tahu yang mana dekat dalam live kita ni. Mana ke sini? Sini. Situ. Okay. So korang guys, jangan lupa live event. Korang dekat sini nanti tekan kat profile ni. Okay. So korang dekat sini nanti akan ada tulis live tau. Okay. Allah, mana tadi? Ni. Mana ada ke? Live tomorrow. Tak gerak kenapa? Ni. Live tomorrow ni. So korang tekan, lepas tu tekan register ni tau. Tekan register kat sini. Okay. So yang mana dah register, komen. Macam tu. Clear tak clear korang? Itu dah orang kata kita punya panel ni tunjuk macam mana nak buat tu. Okay. Supaya tak nak terlepas. Yelah betul lah tu. Kan, benda-benda macam tu kan. Sebabnya benda-benda yang best ni kan, takkanlah kita nak bagi korang terlepas. Benda-benda yang syok ni orang kata. Okay, kita terus ke soalan seterusnya lah. Serius lah? Aku punya buku dah kosong lah ni patutnya. Ada lagi? Ada lagi. Okay, kita nak tanya soalan seterusnya. Okay, bila dah track? Okay, bila saya sebenarnya lahir tahu... Bukan. Saya tak nak tahu umur, tinggal mana kan. Tak nak pun. Ini bukan zaman-zaman MRC. Ya kan dah kena kenal dulu. Okay, kita nak tanya kan dekat Fizi Aziz lah kan. Dia lebih mengetahui apa problem-problem bisnes ni. Jangan. Sebabnya kita tengah sembang pasal kena tahu lah. Kena tahulah kan. Okay, bila kita dah track ada masalah kan, masalah dalam bisnes tu, perlu ke kita terus tukar? Orang kata kan, kita dah tahu ni dalam bisnes tu tak ada. Serius tak? Tak apa. Betul ke? Dia sendiri bagi tu. Okay, apa dia? Okay, kita dah kadang-kadang business owner dia dah tahu kan, dia ada masalah kan, dia dah nampak masalah tu kan. Kan, patut ke dia terus tukar ataupun dia improvise problem tu sendiri? Boleh faham tak soalan saya? Dia dah tahu masalah kat mana. Memang mati. Okay. Dia dah tahu dalam bisnes dia ada problem. Okay, ada masalah kat sekian. Okay. Kan, tapi patut ke dia tukar? Dah jawab.
Dah jawab? Dah jawab dah tadi soalan tu. Ya ke? Okay. Tadi dekat nombor ni. Dia sebenarnya bergabung. Soalan awak tadi sebenarnya bergabung dengan saya punya jawapan tadi. Okey. Dia ni tak ikut syllabus. Tak ikut syllabus. Dah menjawab dah tadi sebenarnya sebab kan tadi cerita pasal improvise ke ataupun terus tukar kan. Tukar tak ada, saya rasa tukar perkataan tukar tadi tu. Ya. Ada. Salah. Maksudnya saya patut podcast lain. Bukan. Kita kat sini lagi. Okay, kita kat sini lagi. Minta maaf kita orang kecelaruan First time bagilah peluang. Betul lah tu. So sebab tu cakap sama ada nak tukar ke ataupun kita nak apa dia panggil tadi? Ataupun maintain. Ataupun kita Improvise. nak improvise ke, bergantung pada kita punya keadaan semasa lah. Tengok sama ada masalah dia kat mana. Kan kalau perlu ditukar, tukar je lah. Kalau boleh improvise lagi, improvise lah. Sebab benda bila bertukar ni satu benda kita kena tahu tentang kosnya. Betul. Kos mungkin jadi lebih tinggi. Bila kita improvise ni kos kita jadi lebih rendah. So dekat situlah kita kena check balik dekat kita punya keadaan track kita balik tadi. Dengan jawapan yang saya bagi tadi, iaitu track bisnes kita dekat mana sekarang. Ya. Setuju. Okay. Alright. So tadilah kita panik. Tiba-tiba nak tutup bisnes. Betul lah. Tiba-tiba nak buang staff kan. Tiba-tiba nak apa lagi? Tu time tu lah dah beritahu. Tadi dah beritahu tadi. Okay. So berkata supaya kita tak buat keputusan yang salah tau korang. Betul. Kita buat bisnes ni susah. Betul lah. Nak set up awal-awal pun susah. Lepas tu yang paling susah ialah waktu nak maintain dia. Okay. So tipulah. Semua bisnes ada rasa waktu senang, ada waktu susah. Money Academy ni pun kita dah ada sejak tahun 2009 lagi. Betul. So 2009 sampai sekarang berapa tahun dah? Berbanyak tahun dah tu. Daripada 2009 sampai 2026 ni tipulah Money Academy pun ada juga kesusahan yang kita hadap. Tapi macam mana kita boleh stay sampai 17 tahun ni, sebab apa? Sebab benda-benda ni lah yang kita share dengan korang hari ni. Semua pun back to basic balik. Tengok balik perkara-perkara asas. Mungkin ada benda yang kita tertinggal dengan cara kita track semula. Kalau kita tak track ni korang, itulah punca kita punya bisnes ni. Tiba-tiba tutup tanpa kita sedar kadang-kadang. Betul. Sebab benda-benda macam ni berlaku tanpa prejudis. Betul. Ayat prejudis. Ayat-ayat cuma nak kena sikit macam mana prejudis tu. Nak kena tiba-tiba je. Tanpa bagi mukanya orang kata. Bahasa katanya macam tu lah kan. Sebab itulah nak tak nak kita as a business owner nak kena cakna apa yang terjadi dalam kita punya business macam tu. Okay. Alright, saya nak tanya soalan seterusnya lah. Terus tanya tak ada buka-buka dah. Tak ada terbuka-buka dah kan. Tapi tak apalah, kita nak tanya sebab tengah-tengah orang duk tengok-tengok ni korang. Kan, korang dah register belum untuk event besok ni? Saya nak tanya tu terang lah kan. Korang dah register ke belum untuk event besok ni? Sebab apa? Kan, hari ni kalau korang perasan, kita tak ada langsung buka beg kuning kalau korang nak tahu. Manis-manis siapa cerita pun tak ada. That's why lagi orang kata korang as a business owner, kalau mana yang nak manis-manis daripada ataupun kami, ada yang ada masalah macam kita sebutkan tadi lah, yang tak tahu nak track korang punya bisnes dekat mana kan. Betul. Yang tak tahu kita nak set target macam mana. Betul. Solusi tentang bisnes tu kami akan bagi pada esok. Betul. Esok iaitu pada pukul 10 pagi. Lagi-lagi untuk esok pun kita masih lagi dalam ada promo double digit 8 hari bulan 8 punya Live Madness. So korang yang mana mungkin dah tahu dah pun produk-produk kat Money Academy ni, tinggal nak tunggu masa je kan. Tolong register esok untuk kita punya live, insya-Allah pada pukul 10 pagi. Kalau korang tak nak terlepas, apa nak kena buat? Pergi kat profile. Pergi kat profile kita. Senang dari sini senang Betul. Lagi senang lah dari sini, senang saya nak tunjuk kan. Pergi kat profile kita, korang tekan live tomorrow tu, yang apa kan nama dia tulis pukul 10 pagi tu kan. Korang pergi kat situ kan, lepas tu korang tekan register kat situ. Kalau korang perasan korang tekan register tu, dia tak perlu isi detail apa pun. Korang hanya tekan register saja supaya nanti dia akan notify dekat korang. Dia akan notify dekat korang bila event tu berlangsung. Alright. So jangan lepaskan peluang ni korang, sebab kat situ time masa waktu event tu nanti macam-macam benda manis yang korang akan dapat.
Betul. Time masa tu lah kita bagi harga. Manis sampai kecil manis ke macam mana? Jangan cakap macam tu lah. Kan? Hari tu pun tiba-tiba gelap skrin tau. Ya ke? Tak disebut bahaya. Itu dah kena. Tapi ni tak ada beg oren boleh kot. Tak boleh kan? Boleh kot. Betul tak sebab tak ada beg oren kan. So jangan lepaskan peluang korang. Kan, join live kita orang besok. Besok memang live besar-besaran orang kata kan. Yang start nanti ni. Ni juga yang akan start nanti besok. Terus beli. Terus beli. Masuk-masuk je nanti terus beli. Jangan cakap. Okay. Alright. Okay, kita nak recap balik apa benda yang kita tengah berbualkan ni. Strategi letupkan sale. Okay, kalau korang follow daripada awal tadi kan, kita cerita macam mana nak tahu korang dalam bisnes korang dalam mood slow pace ke ataupun dalam mood survival ke. Kita dah cerita dah tadi pada awal podcast tadi. Okey, yang kedua kita juga dah berbincang punca bisnes susah nak naik. Maksud saya susah nak naik ni susah nak level up. Kan, daripada enterprise ke ni Siniabat ke PLT ataupun daripada bisnes kecil-kecilan nak ke sederhana sikit. Kan, susah sangat nak level up tu kan. Kita dah cerita dah pada awal tadi korang. Kan? Kau terlepas macam mana? Kalau terlepas kita nak cerita balik ke? Tak ada. Boleh je kita akan buat sampai pukul 7. Macam tu. Okey je. Macam tu okey. Alright, yang ketiga kita juga dah berbincang macam mana nak bezakan target yang betul dengan hanya sekadar borak aje. Ini paling penting korang kan. Sebab apa tau kat situ borak mamak borak mamak semua lepas. Betul. Inilah orang kata yang business owner kalau lepak kat kedai kan berbilion-bilion dia kalau berborak. Kan itulah dia. Itulah waktunya kan. Tak nak jatuh. Inilah masanya. Sebabnya apa tau? Kita sebenarnya kita nak bagi tahu kat korang cara yang betul. Kalau nak borak tu biar borak realistik. Orang kata. Sejak belajar smart ni dah pandai smart. Sebab kita ada formula-formula yang kita terangkan tadi kan. Itulah kita dah cerita oleh Faisal Aziz. Dia nak ulang dia bukan Astro. Alamak. Tersebut pula. Macam itulah. Rosak. Okey, yang seterusnya kita juga ada bincang berkenaan dengan punca. Kan? Apa orang kata bukan punca lah kan. Okey ke kalau kita meniaga guna satu platform je ataupun kita nak guna banyak platform. Kan? Kita juga ada borak pasal benda tu dan juga kita ada ceritakan juga macam mana posting dah buat tapi sale juga tak naik kan. Apa nak kena buat dah lepas tu. Okey, itu semua kita dah bahas sekarang tadi kan. Kita dah bagi tahu habis-habis terang-terang kan. Seterusnya saya nak cerita sikit kat korang. Next soalan saya nak tanya Tuan Haziq lah. Yang Maulana kan. Asal dia makin berwarna-warni ni. Minta maaf lah ya. Ada apa? Ada pihak kuasa datang ni. Rasa bawa IC ni kot. Dia bawa. Okey, business owner ni nak kena record account kan. Tapi dia orang apa tu? Baca dulu. Ya, saya nak fahamkan dengan apa benda yang kita nak ni sebab ni macam susah sikit. Macam susah sikit. Macam ni lah. Dia yang ke-8 ni lebih kepada apa tu? Tadi kau dah recap. Betul. Strategi pertama adalah kita tahu target kita. Betul. Strategi yang kedua yang mana kita kena berada di semua platform. Betul. Strategi yang ketiga kita kena konsisten apa yang kita buat. Betul. Strategi yang keempat bukan sekadar konsisten tapi kita juga persisten. Kita sentiasa improvise dalam kita punya apa yang kita buat. Dan yang kelima tadi dengan cara kita track semula bisnes. So bila sebut pasal track ni, kebanyakannya kita akan pergi kepada record account lah. Kena record duit keluar, kena record duit masuk. Tapi isu dia adalah bila kita sebut pasal record ni, mindset biasanya business owner dia akan apa tau? Dia akan rasa benda tu macam susah. Faham? Kan? Nak kena record lah pula, nak kena belajar pasal account, nak kena belajar pula pasal apa debit kredit ke, dia dah rasa susah. Belum belajar lagi rasa susah dah. Susah je tu. Tapi ada juga yang belajar tapi still lagi rasa susah. Tak boleh lah. Sebab apa rasanya? Sebab apa? Sebab dah tukar pula. Dia itu tu kan. Sebab apa dia rasa tukar pula speaker kan. Dia macam ni yang tuan-tuan yang perempuan. Dia macam ni. Tiba-tiba tertukar ni. Tiba tukar ni. Tak itulah macam ni. Itulah cara nak masuk dia sebenarnya. Ya betul lah. Minta maaf lah. So macam mana sebab apa rasa susah tu sebab apa? Sebab kita dapat mungkin kita dapat cikgu yang salah. Ya betul lah tu. Sebab kita dapat cikgu yang salah. Sebab apa korang guys, bila kita belajar ni kan, lagi-lagi bab account ni,
kalau korang belajar guna buku tingkatan 4, memang kita takkan faham. Kenapa nak buka buku tingkatan 4? Sebab ada yelah, sebab sebab ada business owner yang pernah bagi tahu kita. Kita cakap dulu saya pernah belajar. Tapi dulu cikgu dia ni ajar guna buku teks tingkatan 4. Pula? Maksudnya coach dia lah yang mengajar berkenaan dengan account business ni. Dia suruh baca buku tingkatan 4. Balik biru dia. Ampun. Pisang. Itulah jadi macam tu. So sebab tu mungkin kemungkinan besar kita belajar cara yang salah. Dan kemungkinan dia yang cakap nak belajar account ni mahal ni. Nak kena belajar account kan kena masuk universiti. Bayar pula 80,000. Belajar pula 4 tahun. Bila nak belajarnya? Kan kita nak berniaga ni. So that's why kita bila kena nak cari. Start mula sale kan? Nak start mula sale. Ada orang juga belajar account ni, dia ingat belajar dari mana? Belajar daripada sistem account. Dia pun pergilah beli sistem account harga 2,000, harga 3,000. Pernah dapat satu kejadian ni. Ada business owner ni, dia nak beli sistem account. Dia beli sistem account tu sebab kawan dia beli. Sebab kawan je. Sebab dia nampak, korang kena ada ni, bisnes kita kena ada sistem account, nak tahu account semua. Dia pun beli harga 2,000 sistem tu. Amboi. Dia cakap dah 3 tahun sistem tu dekat dalam PC dia. Dekat dalam dia punya laci dia. Buka pun tak. Alamak. Sebab apa? Dia tak tahu nak guna. Faham. So that's why kena dapat cikgu yang betul. Macam mana nak tahu cikgu yang betul? So sebab itulah kita kena research dulu. Betul. Sekarang ni zaman sekarang, kau nak tahu senang okey ke tidak cikgu ke tidak, boleh tengok review. Betul. Okay. Nak tahu okey ke tidak, korang boleh tengok dia punya media sosial. Nak tahu okey ke tidak, apa komen-komen orang bila masuk dia punya apa tu live ke apa. So dari situ pun kita dah boleh tahu sama ada kelas tu okey ataupun tidak. So itu antaranya lah. Sebab dah nak kata sebenarnya business owner boleh je belajar. Betul walaupun tak ada asas account. Okay. Business owner boleh belajar sebab kita ada lebih daripada 1,500 usahawan yang dah join kita punya contoh kelas account kita ni. Even diorang tak ada asas pun dah ramai yang boleh settlekan. Faham. Sebab apa? Kita nak penting ni diorang tahu track duit macam mana. Itu lah. Benda-benda yang nak kena track. Ada soalan lah. Ada soalan ni? Ada soalan lah. Daripada bos AB Farhan dia pernah tanya. Tak yang ni kita abaikan pernah dulu. tak panel jumpa bisnes? Sekejap. Sebab saya rasa macam terganggu lah kalau kita tinggalkan dia. Terganggu. So kita cuba jawab naik kotak lah, kita ni video call dengan dia. Okey, nak video call lah. Boleh. Terus. Personal. Personal terus. Boleh video call aku rasa. Dia nak ke tak nak? Dia tak angkat lah. Takkan pula. Tak, sebab apa? Bukan apa. So, kita nak jawab ke tak nak ni? Nak jawab tak nak? Aku tahu macam soalan je. Kita punya soalan. Pernah tak best lah soalan dia. Tak ada. Boleh. Saya tak habis cakap lagi. Okay, dia cakap apa tau? Pernah tak panel jumpa bisnes yang sale tinggi tapi akhirnya rugi? Apa punca dia? Ini nak main teka-teka pula ni. Kan? Sekolah tak? Siapa panel? Siapa panel? Panel yang mana? Panel mana? Panel mana? Dia ada banyak. Ada panel ada panel MyCare, ada boleh panel. Sebut boleh. Sebab tu bukan branding. Okay. So nak panel yang mana? Dia panel ni lah. Dia tanya panel lah. Ni lah panel. Okay. Panel. Dia kata bisnes kan, buat bisnes sale tinggi tapi akhirnya rugi. Okay. Kan, bisnes sale tinggi tapi akhirnya rugi. Okay. So mana cerita tu? Ini masalah keluarga ni. Okay. Salah. Dua macam ni lah. Dua macam apa? Pakat lah. Okay. Panel jawab lah. Okay, panel jawab Okay. Okay. So ramai lah. Betul lah. Ramai lah saya jumpa. Saya kena betulkan saja ni. Apa? Betul lah. Betul. Tak, ini saya pernah dapat. Saya pernah ingat satu kes dulu. Tapi yang ni saya tak jumpa lah. Yang ni saya call. Dia call. Okay. Dia business contractor. Okay. Saya nak tanya sikit boleh? Apa? Sebab boleh call tu macam kenal tu. Tak kenal. Tak kenal. Tak kenal. Okay. Sebab kita punya dekat media sosial kita ada banyak je kita punya apa tu. So diorang boleh je kalau nak call ke apa. Faham. Okay, ada satu cerita ni dia call, dia cakap apa tahu? Saya ni buat business contractor. Dan saya pernah dapat satu job tu nilai dia 1 juta. Memang banyak. Okay. Dia memang cerita straightforward je. Tapi kan dekat Facey, tolonglah Aman Academy tolong saya sebab lepas habis daripada projek tu sebenarnya dia tak tahu duit dia pergi mana. Loss tak ada apa langsung. Tak boleh. Dia tak tahu duit dia pergi mana pula. So itu adalah punca bukan punca, itu adalah salah satu kisah yang saya jumpa. Sales dia banyak, 1 juta tapi tak tahu duit pergi mana. Okay, so punca dia apa? Itu yang kita sebutkan tadi tu. Antara punca yang kelima adalah dia tak track duit dia pergi mana. Kan, contoh kontraktor ni, apa contoh dia adalah bila dia bagi duit dekat subcon ke, okay, sama ada dia bagi gaji dekat dia punya pekerja buruh dia ke, kan. Tapi kalau kita tak
tak track benda tu kan, setiap kali orang minta duit kita approve kan, setiap kali orang minta duit kita tak ada SOP pun kan. Orang bagi duit contohnya subcon nak buat kerja, tak ada invoice, tiba-tiba kita main bayar je, terus bayar. Okey, lepas tu pula kita pun bila dapat contoh tender tu 1 juta, kita belanja untuk kita punya personal pun kita tak ingat dunia. Contoh, bukan orang dekat dalam live ni, contohnya orang kat luar, dekat Uganda ni. Okey, betul. So bila jadi macam tu, bila kita tak track sama ada duit kita keluar untuk orang lain ataupun untuk diri kita sendiri, that's why and at the end of the day, kalau kita ada 10 juta punya income sekalipun, kita takkan pergi mana-mana. Betul lah. Okey. Sebab dia berbeza tau, skill untuk kita jaga individual punya duit. Ni duit orang yang bekerja ni tak sesusah skill untuk orang berbisnes nak jaga duit. Lain. Betul. Benda tu kena belajar. Saya setuju lah benda tu. Sebabnya apa tahu, mindset setiap orang tu pun berbeza. Kadang-kadang orang nampak 1 juta tu pun boleh putih mata, betul. Ada soalan lagi. Daripada Bos Ain macam tu. Dia tanya, dah dapat surat LHDN, bisnes pun slow, macam mana? Dia dapat surat LHDN, kan, bisnes dia pun slow. So ni dia tengah dalam kecelaruan ni. Nak declare ke ataupun tidak ni. Saya rasa macam itulah kan. Dapat surat LHDN, bisnes pun slow, macam mana? Korang, bila kita dah sampai tahap macam ni, nak tak nak kita kena hadap lah. That's why tadi yang first tadi adalah kita at the first moment, kita jangan takut pada reality business. Reality business ni apa? Business owner setiap tahun kena hantar borang cukai. Dan hantar borang cukai ni bukannya contohnya tahun ni kita meniaga, tahun ni kita hantar, tak. Kita akan hantar ni contohnya tahun depan. Dan punca kenapa kita dapat surat ni, kemungkinan besar adalah kita mungkin tak declare, dan kena surat. Benda ni bukan tiba-tiba. Benda ni mungkin dah 2 tahun, 3 tahun ataupun dah setahun kita meniaga, kita tak hantar, baru kita kena. Sebab tu daripada awal kita kena ambil tahu dah tentang kita punya berapa banyak sepatutnya kita kena bayar dekat LHDN. Contohlah macam sekarang ni kan, kita dah masuk tahun 2026. Sepatutnya daripada bulan Januari sehinggalah ke bulan Julai, bulan 7 ni, sebenarnya kita dah boleh agak-agak dah anggaran berapa cukai yang kita nak kena bayar. Jadi bila kita tahu lebih awal, so kita bolehlah plan ataupun kita boleh allocate awal-awal berapa duit yang kita nak kena bayar dekat LHDN tu. Tapi kalau contohlah kita ni sentiasa orang cakap apa, nanti dululah kan. Ada yang biasa masuklah ala Fesi, tahun depan lah saya belajar masuk kelas akaun, kelas cukai, sebab tahun depan baru belajar kira cukai. Tapi kalau lah contoh tahun depan bulan 5 baru kita nak belajar, tuk kita kena bayar 8,000. Tak ke biru kita punya muka waktu tu nak cari 8,000 pada waktu tu. Kita tak tahu lagi tahun depan ni kita sihat ke tidak, tahun depan ni kita ada masalah ke tidak. So jadi sebab tu daripada awal kita kena plan. So kalau dah jadi macam ni sekarang ni, and then kita belajar daripada kesilapan, insya-Allah. Itulah yang boleh buat. So maksudnya memang nak tak nak kita kena track awal. Macam mana kita nak track awal tu? Ini kita nak bagi tahu ni korang. Itulah solusi dia yang kita akan bagi tahu esok. Ini yang kita nak cerita ni korang. Siapa-siapa je yang mana yang baru masuk ni korang, kita sebenarnya kita nak push korang ni kan. Kita nak notify korang ni, nak bagi tahu korang ni yang besok kita ada satu event. Orang kata Ops Selamatkan Bisnes. Korang macam mana nak join Ops ni? Korang kena pergi kat kita punya profile, kan? Korang pergi kat kita punya profile, korang tinggal orang kata apa? Slide ke tepi sikit, korang tengok kat situ dia tulis live tomorrow lah 10 AM. Korang tinggal tekan register sahaja, kan? So nanti TikTok akan notify korang untuk event besok. Kenapa korang kena register? Sebab guys, untuk dalam live event ni nanti, semua voucher-voucher yang TikTok akan bagi akan keluar tau. Betul. Kalau korang tak register, contohlah petang ataupun tengah hari baru korang nampak kita punya live, kemungkinan waktu tu voucher-voucher semua dah habis. Betul. So rugi lah. Jadi korang nak jadi yang terawal, tak terlepas untuk dapatkan voucher-voucher yang best. Make sure korang register event ni sekarang. Senang je. Korang pergi register sekejap. Lepas korang register, nanti korang masuk balik ke dalam live ni. Komen dah register. So tak adalah orang kata apa korang terlepas benda macam ni. Benda ni tu terang kita cakap memang best lah manis-manis kita nak bagi ni korang. Betul. Termasuklah
Oh, bukan? Bukan. Itu belum lagi. Nanti. So sama juga macam soalan Cik Wina, dia cakap apa, saya dah lama berniaga tapi tak pernah tahu pun kena declare macam mana cara nak mula, okay? So that's why antara benda yang awal kita kena tahu tentang pengurusan kita dekat dalam bisnes. Ni pun basic lah ni. Okay, perkara basic yang kita akan cerita esok. Betul. Okay, cerita kita esok dan kita akan bagi tahu solusi macam mana kita nak mulakan bisnes kita dengan betul daripada awal kita berniaga. Okay, sebab korang, kita bila berniaga ni lagi-lagi bab pengurusan ni kita ada dua cara kita nak belajar. Cara pertama ialah kita belajar daripada kesalahan kita sendiri. Which is kesalahan kita sendiri ni memang sebenarnya kos kita tinggi lah. Kan? Tak simpan resit boleh kena bayar RM10,000. Tak buat LHDN boleh kena sampai RM10,000. So kos nak belajar tu tinggi korang. Kita ada banyak lagi kos-kos kesalahan yang kita nak kena buat lepas ni. So tolong jangan jadi sampai macam ni. Cara kedua adalah kita belajar daripada kesilapan orang lain. So inilah kos yang paling rendah. Okay, yang mana bila orang dah buat silap, kita jangan laga dinding yang sama, kita jangan jatuh pada lubang yang sama. So macam mana korang nak buat? Jadi solusi tu akan diberi pada hari esok. Okay, dan korang kena join kita punya live 6 hari bulan 8. Okay, tak payah tunggu 8-8 lah, 6 hari bulan 8 kita keluarkan semua voucher yang best-best. Okay, yang mana dah menunggu dah, kita punya kelas account lah, buku enterprise lah. Esok is the best voucher yang kita akan bagi dan juga best solusi untuk korang mulakan bisnes korang dan tak buat salah lagi lepas ni. Okay, so tolong register sekarang. Siapa yang dah register, komen terus. Alright? Mana-mana yang dah register tu komen saya. Kita nak tengok berapa ramai yang dah register, berapa ramai yang dah ready untuk join kita punya event besok. Ops, selamatkan bisnes. Tuan Naim, beli buku UGK dulu. Mantap. Terima kasih Tuan Naim. Ni Tuan Naim, kita punya student. Yang ni Tuan Naim ni dia buat bisnes F&B. Dia jual asam pedas dekat Melaka. So kalau kau pergi asam pedas kat Melaka tu, kau pergi nama dia Wis Asam Pedas Osamin. Yang ni lah bos dia. Okay, dan Alhamdulillah dia dah belajar. Tuan Naim belajar dengan kita berapa tahun? Lebih 7 tahun 8 tahun kan. Okay, so daripada sekarang sampai sekarang, sampai dulu sampai sekarang masih lagi support. Terima kasih banyak-banyak Tuan Naim. Dengan cerita 9 tahun dia bagi tahu. 9 tahun. Dengan cerita nak pergi Bangi. Betul? Dengan cerita nak pergi Bangi, nak hantar asam pedas. Sebab dia kat Melaka. Dia ada buat macam roadshow. Buka sini buka lah. Terus. Buka sinilah kan. Sebabnya bolehlah kita orang setiap Jumaat pergi. Ya benar. So guys, yang lain-lain korang yang mencari asam pedas yang sedap-sedap, jangan lupa ni Roger Tuan Naim. Okay, memang terbaik. Asam pedas telur ikan mayung. Lemak. Dah try? Belum lagi. Gimana ni? Lamalah tak pergi Melaka. Kenalah pergi. Walaupun cuba, kampung kat Melaka kan. Kena cuba-cuba kan. InsyaAllah. Okay. Alright. Okay, dalam kita tengah berbincang strategi nak letupkan bisnes kan. Kita dah selesai dah. Dah selesai dah ke? Kita dah cerita semua selesai dah. Kan, apa yang kita just nak bagi tahu kat korang ni, apa yang sepatutnya korang kena buat ialah korang kena join kita orang punya event live besok. Macam mana cara sekalipun korang jangan terlepaskan peluang, sebab tu dalam time masa tu kita tak nak korang terlepas pun apa benda manis-manis yang kita nak bagi. Apa benda promo yang kita nak bagi kat korang, semua benda tu kita akan cerita korang akan dapat besok. So yang mana belum follow, yang mana belum lagi join kita punya live event, cepat-cepat join live korang, pergi kat profile dan tekan dekat live tomorrow 10 pagi. Okay, siapa yang dah register, komen dah dekat bawah ni sekarang. Betul. Korang dah tak payah pening-pening dah. Apa nama ni? Apa yang korang bakal dapat nanti time masa live tu memang sangat-sangat menguntungkan lah ke korang. So rugi korang kalau tak join kita punya live event esok. The best the biggest mungkin the live event esok. Okay, pada pukul 10 pagi insya-Allah. Jadi korang yang menunggu-nunggu kita punya buku-buku panduan sebelum ni mungkin waktu offer ataupun korang memang yang mencari satu sistem untuk korang record account tanpa korang nak kena install dekat dalam software ke apa, sistem yang boleh terus guna. Korang yang nak tahu macam mana nak track korang punya bisnes ni ada masalah kat mana, that's why terus register event.
register live event. Betul. So jangan terlepaskan peluang ni guys. So mana-mana yang belum register tu, tolonglah register. Kita tak minta korang punya maklumat peribadi ataupun detail korang pun. Korang hanya tinggal tekan saja register kat situ. So nanti orang kata apa, sistem TikTok akan remind korang, akan notify korang berkenaan dengan kita punya event besok ya. Okay. Kita banyak tak guna lah. Sabar lu. Belum lagi. Belum lagi. Kita banyak tak guna Tuan Aziz kan. Encik Aziz, kita banyak tak guna. Okey, kita sekarang ni kita nak Encik Aziz beri sikit pesanan lah kepada founder-founder yang bos-bos kat luar sana kan, berkenaan dengan apa benda yang kita cerita hari ini. Pesanan. Okay. So guys, bisnes ni seperti roda. Betul. Kadang-kadang kita kat atas, kadang-kadang kita kat bawah. Okay. Yang penting biasanya kalau kita kat atas ni kita sedar, kan? Tapi biasanya kita kat bawah ni kita biasa jadi tak sedar ataupun kita ignore. Macam terbalik ke? Yelah, bila kita kat bawah ni kadang kita tak sedar kita ada masalah. Kita rasa macam okey lagi kot. Okey lagi kot. Bulan depan lah cuba okey lagi kot. Itu maksudnya minda separa sedar tu. Okay. So di guys, atas normal. Okay. So that's why korang make sure face the reality, okay? Dan insya-Allah gunakan kita sharekan tadi 5 cara macam mana korang nak cari masalah korang dekat mana dan track cepat-cepat supaya kita dapat solusi untuk bisnes kita tu supaya tidak rugi lebih banyak lagi insya-Allah. Betul. So itu saja. Setujulah. Okay. So tu adalah satu nanti akan panggil saya lagi tak? Saya mesti akan panggil punya. Kan kita akan buat episod 2 nanti. Episod 2. Episod 2 nanti tapi nanti Cik Aziz mungkin dengan orang lain. Apa ni? Okey. Macam tu lah. Korang okey, kita nak cerita lah korang kan. Korang nak ke kita orang buat teruskan podcast ni lagi kan? Sekarang ni buat episod 1 tau. Mungkin kita trial lah ni kita akan tambah saya macam tikus makmal lagi kan? Ya betul. Kan yang warna putih selalu tu kan. Macam tu. Okay. Sekarang ni orang kata memang episod 1. So kalau korang nak lagi episod 2, korang komen kat kita punya ni. Kita pun buka untuk sponsor yang mana-mana nak bagi mic kat kita. Kita tampal nanti korang punya mic nama ni. Jadi apa? Sekarang ni nampak ni. Nanti kita akan letak korang punya nama-nama kat sini. InsyaAllah. Dia tengok sponsor lah. Tengok sponsor, ya. Kalau dia bagi cawan lagi dia letak. Takkan kena letak kat sini mana boleh. Nama dia kena ada. Dia bagi, tetap kena ada. Cawan je, jangan banyak-banyak. Tak apa. Boleh. Daripada cawan tu nanti dia agrib lah. Kalau mic kita letak kat tempat mic. Betul. Okay. Kita akan letak. Nanti kau penuh nanti. Kalau buat lembu seekor nanti macam mana? Kan susah. Kalau catering boleh letak. Sebab catering dia tak nampak. Macam tu. Okay. Ingatkan nak letak logo dia kat sini. Okay. Right. Alright. Okay, kepada yang join, terima kasih korang. So insyaAllah kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, kita akan jumpa lagi. Itu yang simpan dari semalam. Itu yang simpan dari semalam. Tak. Itu memang common. Common. Itu memang common. Okay? Alright. Terima kasih kepada yang join kepada podcast kita ni. InsyaAllah nanti kalau ada berkembangan, kita akan buat lagi ya. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa lagi? Itu. Dak geduk-geduk.